yang paling pukimaknya, ini aku bukan nak cakap paling sial. Aku ada dengar satu voice note. Lepas ni kau dah cacat dah, kau dah tak boleh main keeper lah. Ini bahaya. Ini bahaya. Bagi aku ni bahaya. Sebab inilah yang menyebabkan video bogel kau tersebar, itu tersebar, anak-anak kau banyak semua daripada phone bro. Yang bapak rogol anak, 2 orang anak. Yang tu episod yang bagi aku macam oh shit. Kita tak bagi exposure. Kita apa yang kau rasa pasal Didik Ashu? Kita orang buat apa? Kau buat podcast sangat dia. Kau netizen. Kau netizen. Mana podcast dia? Kita orang pernah juga orang nak letak dadah dekat kita orang. Dulu. Ya dulu. Ada orang nak set kita orang masuk penjara, adalah. Sembang Kacip. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dengan saya iaitu Sembang Kacip untuk episod yang ketiga. So basically guest yang aku jemput ni member rapat aku juga. So korang kena faham tau, podcast aku ni adalah podcast yang paling santai. Macam aku lepak dekat mamak dengan member-member aku, dengan member-member korang juga. Memang soalan tak berlapik, cakap pun tak berlapik. Memang pergi je. Memang borak kosong tapi berilmiah lah. Itulah vision podcast yang aku nak tunjuk kat korang. So untuk guest yang episod ketiga ni yang aku bawa ni, dia aku boleh cakap personal branding itself dia tak terlampau kuat, tapi branding yang dia bawa untuk satu branding tu kuat sangat, iaitu branding BGTV. Kita jemput Harif Majid. Hai guys, hai mata. Tapi memang real. Ada ikat tepi siot. Gila babi siot. Dia memang ikat tepi, kita lepak sambil minum santai je. Rita, thank you so much Rita sebab invite aku as a third episode lah. Third episode. Thank you so much pada Vata, kepada Sembang Kacip. Kenapa Sembang Kacip bro? Thank you juga Ado sebab datang firstly. Okay. No problem. Sembang Kacip kenapa? Sebenarnya ayat Kacip ni kau tahu sendirilah, yang tahu je tahu lah Kacip tu daripada mana. Tapi sekarang punya orang which is Gen Z ataupun orang punya sekarang punya jenis baru. Dia pengetahuan kepada Kacip ni adalah benda yang merepek, benda yang cakap lepas, benda yang kau ni Kacip siut. Dia macam tu. Negatif. Untuk pengetahuan yang baru-baru ni, orang-orang baru ni dia tak nampak pun benda tu negatif. Benda tu fun je. Benda tu fun saja. Sembang fun lah. Tapi orang lama saja tahu Kacip tu apa sebenarnya. Kan? Kacip naik motor dia macam dia itu pun tak ada Kacip juga tu. So kita kena adapt dengan persekitaran yang semasa sekarang ni. Macam aku cakap tadi kau punya branding itself, which is personal branding kau tak terlampau kuat. Betul. Betul tak? Betul. Tapi orang kau lebih mengenali apa yang kau buat, iaitu BGTV kan. Betul. Sebenarnya aku at the first day aku on the internet. Okay, before aku start BGTV aku dah ada beberapa page. Aku memang suka digital. Aku dulu aku buat zaman-zaman 2017-18 zaman aku study kan. Aku buat page macam page lawak semua. Waktu tu zaman yang boleh buat collect duit gila. Betul. Macam page review kan. Tapi tanpa mengeluarkan muka. Jadi zaman-zaman tu aku create lah beberapa page, and aku pernah ada paling maksimum, paling banyak yang pernah berdasarkan aku punya data, paling banyak aku pernah ada 12 page. Tapi banyak page aku dah jual lah. Sebab kita collect, main followers, buat duit sikit, lepas tu kita jual. Sampai page-page yang macam kadang-kadang kau macam tak terfikir pun aku buat. Macam contoh ada page komik. Dulu aku pernah buat page komik juga. Komik tu aku bayar orang, and then orang just buat content komik macam penceritaan slide sikit. Macam zaman-zaman tu tak ada slide, sorry. Zaman tu dia macam ada penceritaan dia. Yes. And then aku jual juga sebab time tu kan orang-orang bisnes kan memang suka nak beli follow banyak apa semua. Adakah kan. itu waktu zaman macam roti kaya? Roti kaya tu itu dah besar dah tau. Itu dah besar. Maksud aku time zaman tu waktu dia naik dulu lah. Betul. Zaman-zaman tu lah 17-18 macam tu. So aku dah create page macam tu. So basically aku memang tak suka bawa aku punya diri ke depan. Jadi and then aku buat page rap, hip hop apa semua banyak lah. And then sampai 2020 aku start lah BGTV. So BGTV tu lah antara yang meletup gila-gila babi lah. Sebab itu adalah antara kita orang punya startup yang besar yang melibatkan pasal realiti hidup. Faham tak? Sebab daripada dulu masa zaman tu kita orang fikir macam 2020 tu, time tu semua orang nak buat short story. Short story bagi aku macam semua tak ada kreativiti. Bukan aku nak cakap orang tak ada kreativiti. Maksud aku kau nak berlainan lah, lain daripada lain lah. Betul. Maksud aku yang tu buat short story, yang ni buat short story, yang ni buat short story.
Bagi aku, dia orang ada kreativiti. Cumanya aku rasa macam aku nak tengok something yang buatkan orang lagi berdebar, yang buatkan lagi berdasarkan realiti hidup. Yang semua ada dekat kita. Betul. Kan? Macam contoh, orang curang, orang kena HIV, orang kuat bromen, orang buat jenayah. Benda tu yang real. And then kita nak sampai ke pengajaran itu. Tapi alhamdulillah, benda tu yang menaikkan kita orang yang orang kenal lah BGTV lah. So kita nak push that BGTV platform. Okay, before kita meneruskan kepada BGTV, kau cakap kau pernah jual page kan? Berapa followers kau pernah collect waktu tu? Paling tinggi 500,000 lebih, 600,000 lah. 600,000? Kau jual berapa page tu? Uish, time tu murah tu tau aku jual. Time tu aku budak lagi je. Kau umur apa? Aku time tu kalau ikutkan umur awal 20. Awal 20 lagi masa tu. Dah fikir lah. Dah buat lah benda tu. Konten kau masa tu curi konten orang lain lah masa situ. Aku macam tu je. Aku macam tu je. Betul. Aku buat macam banyak post video kelakar. Zaman tu lepas tu tengok macam orang-orang viral sikit kita post. Tapi dia tak ada branding lah. Yelah. Kau faham tak? Dia macam page-page yang tak ada branding lah. Sebenarnya aku pun pernah buat. Ya? Aku pernah cuba nak buat. Kau tahu nama page aku apa? Kopi Milo. Asal kopi Milo sah? Dia masa tu sebab macam roti kaya. Aku pun nak buat nak kopi Milo. Kau post apa? Tu? Aku post mana benda dulu waktu zaman sebelum aku jadi streamer, aku buat Grab. So aku banyak benda jumpa aku pelik-pelik. Aku jumpa orang pelik, aku pernah jumpa Bangla, aku tanya dia, "You kerja apa?" Dia kata, "Connect kereta." Connect kereta? "You kerja apa?" Connect kereta. Dia sebut connect sel. Aku cakap, "Hah?" Aku ambil info, aku rekam dia. "You kerja apa tadi?" "Connect kereta." Connect kereta? Viral gitu? Kontraktor. Kontraktor. Pasal aku jumpa, aku dekat Section 7, Shah Alam, aku buat Grab. Aku jumpa, aku rekod ada pasangan tengah bergaduh. Dan tu umur muda lah. So kita tak tahu lah privacy of orang ke apa kan. Kita bantai je lah kan. Lepas tu tengah gaduh kan. Aku buat, tapi dengan latar belakang suara aku. Aku dalam kereta, dia tengah bergaduh kan. Itulah you main lagi TikTok. Aku cakap itu kan. Viral video tu. Start benda tu. Aku cakap, ni boleh buat duit ni. Ini kan masuk dalam page kan. Okay, AdSense kan. Aku buat benda tu. Tapi time tu kau tak keluar muka kau lagi? Tak keluar muka aku lagi. Selalu macam tu. Sebab aku perasan time macam zaman internet ni, before COVID, memang macam tu. Sebab zaman tu mana ada content creator tau. Ada. Tapi macam-macam Lokman Podolski dululah. Kita panggil dia as a YouTuber. Dia nama-nama yang besar lah. It's a big name lah. Ali Viva, Zuki. Macam tu lah. Sebab diorang dah lama time tu kan. Tapi tu lah fun lah daripada page-page tu. So kita rasa macam kita nak create satu benda yang lebih impeccable lah. Maksudnya benda yang lagi impact. Sebab kalau tak orang pandang BGTV mula-mula, diorang pandang BGTV ni as a negative platform. Aku terus terang cakap. Diorang akan pandang BGTV masa awal-awal dulu lah. Masa Konkret. Butuh mau buka aib orang, butuh. Aku faham lah benda tu sebab kita negara Islam, kita faham, and kita ambil culture tu pun budaya orang luar, budaya barat. Kalau kau tanya aku pun, of course aku akan tak bersetuju juga kan. Tapi dalam masa yang sama kita nak sampaikan adalah poin-poin pengajaran kita. Ada pengajaran dia. Ada pengajaran kita kan. Macam contoh kita orang bawa interview perempuan nymphomaniac. Kau tahu tak nymphomaniac? Jadah je. Nymphomaniac ni, nympho ni macam ibarat macam kau punya kegesangan hubungan seksual kau tinggi as fuck. Tinggi gila babi. Rasa nak beromen kerja. Okay, itu kejap. Itu jangan. Kau jangan. Aku nak selit bahawasanya kat kita punya BGTV platform, kita akan expose benda-benda macam ni. Supaya orang tahu. Tapi orang yang fikir negatif tu, kita tak tahu apa. Dia bukannya pemikiran negatif bagi aku. Dia macam, dia lebih pada macam kau rasa macam, tak patut lah. Kau tak patut kot nak share. Benda ni aib dia kot. Tapi kita orang sensor. Sensor muka kan. Kita sensor. Kau je rasa perasaan diri sendiri. Macam tu lah. Kau tak jawab lagi soalan aku. Kau collect untuk 500k followers. Kau jual berapa waktu tu? Aku ingat balik masa tu. Tak banyak lah. Dalam 20,000, 22,000. Banyak jugalah. Tapi kalau ikut tak banyak. Tapi ikut tak banyak time tu. Sebab kalau ikutkan dia punya kerah tenaga tu lagi besar tau. Sebenarnya 500,000 follower kau boleh dapat lebih lagi. Masa tu aku tak fikir apa. Apa yang aku fikir aku nak duit. Aku nak bayar umur 20 kot. Tak time tu lah. So, itu yang aku ingat. Ada juga page-page yang aku jual masa tu yang dalam 200,000 kan. Yang macam page-page yang kontroversi page ada juga. Aku pasal politik lah kan. Aku jual juga. Yang tu dapat sikit dalam
7,000, 6,000. Tapi kita buat proses nak buat benda tu makan masa sebenarnya. 2-3 Betul. tahun. Kita nak kena konsisten hari-hari sambil belajar fikir apa lagi nak buat kan. Itu zaman tu lah. Tapi kalau kau tanya aku, kalau kau ada 500,000 subscriber atau followers, kau nak jual, kepala otak kau 20,000 dengan keadaan sekarang. Mana ada orang jual, melainkan itu semua bot. Bot tu lain lah. Okay. Kita tak tahu sekarang kan banyak bot kan. Itu lain lah, lain cerita lah. Itu aku punya, aku based on my personal move lah. Maksud aku memang suka into digital world lah. Cuma time tu kita tak fikir yang betul-betul serius, yang macam okay, kita nak buat branding, ini konsepnya, tak ada benda tu. Mana ada. Time tu kita asal boleh post Instagram kan. Itu je lah aku punya startup. 20,000 Time tu untuk 500,000. betul. And aku ada payment term dia juga. Maksudnya bukan dapat sedebu. Alamak. Aku ada deal lah. Aku ingat kita Macam deal mana dengan kau brand tu. umur 20 tahun boleh fikir payment term siut? Dia orang lah yang offer. Bukan aku. Time tu kita fikir kita nak jual. So dia ada, aku ingat nama dia Syahril lah. Syahril ke apa, aku tak ingat lah. Aku tak tahu kalau dia tengok video ni. So saya cakap, okay, saya nak beli page ni untuk saya nak buat sekian-sekian. Dia nak buat benda, aku tak tahu dia buat apa sekarang. And after that, tapi payment term kita 3 kali. Kau faham tak? Maknanya bayar ni dulu, bayar sikit sampai 3 kali. Aku tak dapat sedepuk lah. Nasib baik tak kena tipu. Tak kena tipu. Tak kena tipu. Umur 20 tu pandai lah. Dia tak pandai tapi tak kena tipu lah. Time tu Alhamdulillah lah. Alhamdulillah benda tu. So that's why macam dia related tau semua. Macam contoh BGTV pun mula-mula kita orang start first video pun, kita punya campaign marketing kita pun, maksud aku nak bagi orang wide tengok kan. Aku connect dengan beberapa kawan-kawan aku yang lain, buat buat page ni sebab time tu. Oh, yelah kau dah ada base kita kau. ada network kita kan. Networking Cakap, okay, base. post video ni. So that's why Alhamdulillah lah. Mungkin Allah bantu kita juga. Macam first video kita orang dah hit sejuta. First video. Dekat Malaysia aku tak sure. Third episode Sembang Kacik hit 1 juta. Otak kau sekarang tak lagi. Kita dah ada connection. Otak kau. Aku tak adalah strong macam tu gila. Tapi maksud aku macam kita kena ada strategi lah that part kan. Yes, of course lah. Marketing dia. 20,000 Tapi kalau kau rasa page aku ada Facebook page. Oh, Facebook power je. Facebook page aku 658k Personal page. Page apa? Gaming aku Fantasy Gaming. Ya, tak, maksud aku atas branding kau lah. Fatah Zia. Berapa boleh jual? Bapak dia. Dia macam ni tau. Ini apa yang aku learn lah. Kadang kau boleh ada banyak follower, tapi dia attach dekat kau punya personal branding, dia harga lain tau. Dia ada banyak tips lah tak. Aku tak boleh nak cakap. Kalau kau tanya aku tak boleh nak cakap. Kalau kau tanya aku, bagi pendapat aku, berapa kau boleh dapat, kena tengok engagement kau juga setiap posting. Sebab followers saja tak mencukupi sebenarnya. Betul. Tak mencukupi. Ada je aku tengok followers sampai 1 juta, tapi bila post, berapa je kerat. Like Betul. sekarang Sama macam sekarang lah. Dia sama. Tapi basically sebenarnya untuk engagement tu kau kena aktif sebab aku tak aktif ke. Itu je. Aku posting pun sebulan sekali, 2 bulan sekali baru aku posting. Posting pun gambar. Asal kau tak aktif? Kau dah give up ke dalam gaming? Dia gaming sebab zaman dulu aku Facebook bayar aku. Sebulan 25,000 bayar aku. Buat live je. Tapi sebulan tu kau kena 120 jam live. Kau nak memang kau hidup kau main game je lah. Average sehari berapa jam? Aku akan live pukul 9 sampai 12. 9, 10, 11 9, 10, 11, 12 3 jam. Lepas tu petang aku akan live pukul 3 sampai 6. Jam ke? Lepas tu malam aku live pukul 9 sampai 11. Itu je lah kerja aku hari. Itu je kerja aku hari. Kalau aku nak pergi bercuti. Sabtu Ahad sama tak? Sabtu Ahad aku akan live macam 3 jam. Macam hari biasa 3 session kan. Kalau Sabtu Ahad aku bawa 2 session ke 1 session je. Penat. Itu yang waktu tu orang live kan, dia replay balik live yang lama. Oh ya? Lepas tu kau buat bodoh, makan duit haram. Sial lah. Betul lah, makan duit haram. Sebab kau tak buat kerja dengan betul. Betul tak? Tapi waktu tu memang penat gila tu. Walaupun 20,000 lah. Dia semua benda kalau kau tak ada passion, kau akan penat. Susah, betul. Kau akan rasa macam penat siut nak buat. Kau akan rasa macam bosan. Bila kau ada passion, kau tak akan rasa penat pun dengan kerja kau tu. Even kau penat sekalipun, kau akan still buat agak. Yes. Passion. Tapi itu pembukaan yang sangat panjang. baru mukadimah sial. Mukadimah yang sikit. Aduh. Sebenarnya mukadimah dia, aku nak cerita sebenarnya. Aku dapat tahu yang kau ni membesar dekat Golok. Oh, okay. Golok Thailand.
Oi, rest. Apa yang kau nak tahu? Dia benda tu rare kau tahu. Bila kau membesar, okay, kau membesar daripada umur apa sampai umur apa? Kau lahir kat Golok ke macam mana ke? Aku tak spesifik sebenarnya. Kalau real aku tak boleh nak into deep sangat lah benda ni. Tapi aku boleh, tak ada masalah. Aku macam ni, setiap kali aku raya aku akan balik sana. Okay. Memang kampung aku kat sana. Basically aku punya arwah ayah memang arwah atuk aku memang duduk dekat Sungai Golok tu. Jadi aku tak ada family yang duduk kat Kelantan. Kau orang Kelantan? Tak, aku orang Golok. Dia complicated nak explain. Kau faham tak? Aku tak boleh cakap yang aku macam mana? Aku still orang Kelantan. Okay. Kalau ikut kat IC, of course lah aku orang Kelantan. Okay, I see kau orang Kelantan. Orang Kelantan. Tapi aku tak ada kampung dekat Kelantan. Kau faham tak maksud aku? Aku punya kampung adalah dekat Sungai Golok. Okay. Jadi aku macam susah nak explain benda ni. Mungkin orang-orang yang duduk Sungai Golok, Rata Panjang, kat bla-bla sungai tu, diorang faham lah benda ni kan. Jadi aku besar kat sana. Aku memang setiap kali raya aku balik, and aku juga ramai kawan-kawan kat sana, kau faham tak? Time-time kita kecil-kecil dulu. Sebab family aku pernah juga bawa aku duduk sana bertahun-tahun jugalah. Berapa tahun tu? Boleh tahu? Specifically aku kat sana 3-4 tahun? 3-4 tahun lah. Lebih kurang 3-4 tahun lah. And then bila aku dah macam nak, susah nak explain Fatah. Sebab apa? Okay, contoh kan, kau bayangkan aku lahir, bawa mak aku dengan arwah ayah aku datang kat KL. Besar kat KL. Jadi ada satu time tu ada krisis apa-apa, mak dengan ayah aku akan pergi Golok. So bawa aku pergi Golok balik. Okay. Duduk kat sana sekejap, cooling period sikit, datang sini balik. Kau faham tak? Dia macam tu. So aku tak boleh nak berpindah ganda lah. Ya. Aku tak boleh nak explain like specifically berapa tahun. Tapi boleh dikatakan dalam setahun tu majority aku memang akan pergi sana lah. Masa time aku usia remaja dulu apa semua. Lebih kurang macam tu. Kau dah very well known lah dengan culture dekat tahu. dekat tu. Aku boleh cakap Thailand. Aku boleh cakap Thailand. Aku boleh cakap, aku boleh faham, aku tak boleh baca, aku tak boleh tulis. Arif Bar. Bar tu gila. Lima tu Alhamdulillah. Aku boleh cakap Thailand, aku boleh faham Thailand. Tapi aku tak boleh baca, tak boleh tulis. Aku tak boleh. Tapi culture sana tu memang aku faham lah. Culture Sungai Golok semua aku tahu lah. Ada banyak orang Melayu kita juga sebenarnya kat sana. Pasal bom apa semua. Banyak cerita bro kat sana. Ya, itu yang aku nak tahu tu. Sebab, Golok ni, ini POV daripada aku lah. Perspektif kan. Perspektif daripada aku. Minta maaf lah kalau orang Golok dengar ke, ataupun dia marah kat aku ke apa. Sejujurnya, bukan aku nak mengutuk ke apa. Bila dengar Golok je, aku macam takut. Sebab terlampau banyak jenayah kat sana. Adakah betul ataupun tidak? Perspektif aku. Kalau kau tanya aku mengikut data, of course yes. Banyak kes. Tapi dalam masa yang sama, jenis yang tembak pun sesuka hati tak. Memang nyawa tu dah macam binatang punya nyawa. Betul, suka hati dia nak tembak. Kalau kau pergi Google, kau search tembak Sungai Golok Kelantan ke, ataupun tembak Sungai Golok, kau akan jumpa banyak artikel orang Malaysia kena tembak. Ini real letak. Kalau korang tak percaya, korang pergi search Google Sungai Golok tembak. Kau search 2 keyword tu je. And then kau akan nampak semua artikel tu, ini kena tembak, itu kena tembak, tembak. Ada banyak kes. Dan baru-baru ni aku punya kawan pun ada terlibat juga kes. Pemain bola tu. Pemain bola tu. Itu kawan aku. Itu kawan kau. Kawan aku daripada kecil, bro. Itu nanti kau cerita kat aku. So basically dekat Golok ni dia memang ada kes jenayah, but dalam masa sama keharmonian dia still tinggi. Still banyak je komuniti yang okey apa semua. Cuma orang yang buat jenayah kat sana ni mungkin kadang-kadang dia orang tersekat dengan hidup. Kau faham? Kau bayangkan kau as a Fatah kan. Kau membesar kat Sungai Golok. Jadi Sungai Golok ni pula dia punya industri untuk buat duit, untuk pekerjaan yang okey-okey tu susah. Faham tak? Jadi diorang ni pula mostly diorang datang daripada keluarga-keluarga yang susah. Jadi bila datang daripada keluarga-keluarga yang susah, diorang memerlukan survival mode hidup tu. Betul. Jadi kat sana pula daripada kecil sampai remaja, diorang akan terekspos, sangat-sangat expose mudah dengan WY, pil kuda. Kau faham tak? WY ni pil kuda. Pil kuda, kata pil kuda dadah. Jadi kat sana memang sangat expose tinggi dengan pil kuda. Tu nak dapat senang. Sangat senang bro kat sana. Tapi jalan je.
Tepi jalan boleh dapat. Macam mana diorang jual kat sana? Jual tepi jalan. Diorang adalah paki-paki orang apa semua. Depan CFE buka meja. Tu tak lah. Itu gila kau buka macam tu. Kita tak tahu mah. Tak bukan Sebab macam tu. aku ada tengok dekat US punya tempat kan. Diorang cucuk pun dekat tepi tau. Yang tu yang street punya ni. Tapi yang ni tak ada level macam tu. tak ada Diorang level ada macam lah. tu lah. Diorang ada dia punya tempat-tempat kan. yang Kita aku mana tahu. ada lorong tu kan. Kau pergi dia lorong ada. Haji Taib, kau Betul. tengok diorang jual macam mana. Mungkin macam tu. Aku bayangkan macam tu. Dia adalah certain lorong dia. Tapi benda-benda ni tetap salah. Diorang tetap kena tangkap. Cuma berdasarkan environment remaja kat sana, mostly kawan-kawan aku yang aku kenal daripada kecil sampai besar, diorang memang tak boleh lari daripada benda ni. Diorang tak boleh lari. Diorang baik bro. Diorang jenis yang macam diorang nak ubah hidup diorang. That's why diorang hustling buat benda macam tu. Diorang macam dah tak ada choice. Kau faham tak? Dia macam ibarat macam, okay, kau nak pergi Malaysia, kau tak ada IC. Kau nak stay sini, kau kurang pandai. Kau kurang nak bercakap bahasa Thailand susah, nak membaca, nak menulis tak reti. Jadi nak tak nak kau kena stay kat Golok tu. Sekarang ni kat Sungai Golok tu, apa yang aku boleh buat? Kalau aku kerja angkat barang, kat beras, kat guni, berapa ringgit je dapat sehari. Cost living sana tinggi. Cost living sana murah. Cost living sana. Cumanya, they need more, kau faham tak? Sometimes ada orang skeptical. Diorang mestilah diorang nak duit yang lebih. Diorang nak income yang lebih untuk bantu keluarga diorang. So ada some sort of member aku ni, dia nak tak nak, dia end up jual pay kuda. Ada kan macam tu. Jual pay kuda. Kalau tak jual pun hisap pay kuda. Ada macam tu. Maknanya penjualan dadah kat sana lebih kurang dah jadi satu pekerjaan untuk orang bermula bekerja. Mostly lah. Aku tak cakap semua. Tapi aku cakap certain lah. Tapi dalam masa sama, diorang ni memang, diorang boleh fikir otak bro. Ada juga member aku yang buat benda ni. Yang dulu lah dia buat benda ni. Semain 5 waktu bro. 5 waktu. Dia buat. Dia jual. Tapi dia tak ada benda nak buat. Tapi kita tak boleh jadikan alasan benda ni sebagai untuk Yelah. Tak. Benda tu tak boleh nak lari. Aku tak tahu nak explain macam mana. Tapi itulah yang aku nampak setakat ni. Aku faham. Benda tu sebenarnya adalah bila kau macam kau dekat satu tempat yang kau susah nak cari duit. Bila kau kerja pun duit tu pun tak cukup untuk kau punya survive. Betul. Untuk hidup kau. So terpaksa. Ya. Sama kat macam tadi member aku yang aku sebut tu kan. Tapi kat Golok ada ke orang kaya? Ada orang kaya. Ramai orang kaya. Cumanya. Dan kaya ni daripada apa? Jual juga ke apa macam mana? Aku tak boleh nak cakap yang tu. Sebab aku rasa ada juga yang kaya yang daripada inherited family business. Yang macam jual pokok ke, pokok kayu kan. Ada yang jenis macam tu. Ada juga yang kaya yang menega juga. Tapi yang tu ada orang pandai lah. Ada orang pandai. Diorang punya buat cerita ni kan. Cumanya macam yang aku nak cerita bahawasanya dekat Golok ni sebenarnya semua senang akses. Pistol senang akses. Serius pistol senang akses. Macam Yusuf. Sebenarnya kalau kau tanya aku, pistol sana senang akses. Senang akses. Lepas tu maksud kau senang akses tu? Senang akses maksudnya kau boleh cari. Dia tak senang yang senang macam pergi kedai terus dapat. Tak. Dia ada certain orang yang jual. Kau faham tak? Kau boleh dapat benda ni sekelip mata senang. Tapi diorang ni kadang-kadang diorang pakai benda tu bukannya untuk buat sebarangan bro. Aku tak pernah dengar lagi kawan-kawan yang kat sana yang aku kenal apa semua ataupun kenalan kepada kenalan. Diorang tembak orang ikut dan tak. Aku tak pernah. Paling-paling tak pun tembak orang sebab main bini orang. Orang Malaysia datang sini pergi club Genting, Marina apa semua tu? Dekat sana punya club. Punya disco. Pergi adjust bini orang. Bawa balik bini orang. End up kena tembak. Faham tak? Diorang akan guna benda-benda macam ni dekat benda yang untuk protection. Kalau macam accident gaduh-gaduh pak pum. Yang tu tak pernah lagi lah. Tak pernah. Mungkin ada lah kot. Tapi aku tak tahu lah benda tu. Yang aku tahu sebenarnya yang aku nak cakap bahawasanya sometimes diorang ni kita tak menghalalkan untuk diorang pegang benda ni. Cumanya diorang akan guna untuk diorang guna. Diorang bukan sebab kadang-kadang skeptical orang Malaysia. Takutlah nak pergi Golok. Takut bom, takut ini, takut itu sebenarnya tak ada apa pun sebenarnya okey je, peace je sana. Tak ada masalah pun. Yang jadi masalah kadang-kadang kau jangan buat tai je lah kat sana. Jangan buat tai je. Dia jangan buat tai je kat sana. Itu yang aku learn lah dekat sana. That's why macam aku bawa kawan-kawan aku pergi Golok ke apa kan. Aku cakap awal macam kita naik motor ke kalau orang pandang ke kita tak payah pandang. Senyum. So kita tak tahu kalau anda kata itu yang aku itu yang takut. Tak maksud aku dia kau takut. pesan ni aku dah takut lagi Golok. Tak maksud aku kau kena ada perasaan hormat lah. Maksud aku macam kita masuk tempat orang kita tak tahu orang macam mana. Jadi kalau orang pandang kau senyum je. Kau jangan buat muka bengis kau. Maksud aku macam tu lah. Jangan macam pandang atas bawah. Kau orang luar kan. Dia tak boleh macam tu. Sebab kalau kau tanya aku kalau aku duduk sana, kalau aku boleh tengok orang Malaysia masuk Sungai Golok,
aku boleh judge by dia punya dress up. Aku dah tahu lah, okay ni bukan orang Golok. Aku dah aku punya mind kat situ yang aku dah rasa macam, okay ni bukan orang Golok. Okay dia ni orang memang orang belah sini. Dari segi dress up memang totally different bro. Macam mana tu dress up dia? Nak tahu, ingin tahu? Kalau kau tengok dekat Kelantan kan, mostly kalau anda kata belah-belah Kelantan ni yang aku tak sure. Tak cakap semua, takut orang salah faham kan. Yang pakai topi Gucci, baju Gucci, seluar Gucci, slipper Gucci. Betul. Ada. Itu mostly ramai orang Kelantan, daripada Kelantan pakai. Yeah. Kau susah nak jumpa orang-orang yang Sungai Golok dress up macam tu. Sebab orang Sungai Golok punya dress up fashion orang ni, dia ikut belah-belah Thailand, belah sana. Dia bukan yang yang heavy branded macam ni. Dia branded tapi dia tak dia ada dah dia punya mix and match yang okey lah. Dia boleh nampak. Dia tak ada pakai full atas bawah Gucci tak ada lah. Betul dengan semua Gucci kan. Rupanya tu fake. Sial lah kau. Itu lah. Tapi tu lah, kalau korang pergi je Golok, best. Golok makan sedap lah. Carrot Ami pun pergi. Yalah, ni Golok punya lifestyle apa? Fashion ke mana? Golok punya fashion, dia setiap orang lain tak. Maksud aku, kalau kau tanya aku, dia orang punya dress up ni, kalau budak remaja sana, dia follow belah-belah Thailand tau. Belah-belah atas macam Bangkok. Kan diorang kan macam modern sikit. Dia macam untuk saya cakap Cina Malaysia. Lebih kurang lah. Tapi dia tak adalah pakai skinny ke apa. Tak macam tu. Aku tak boleh nak cakap. Kalau kau tanya soalan tu, dia terlalu general. Sebab ada je orang pakai macam ni, ada orang macam tu kan. Itu yang aku boleh cakap lah. Okay. Awak kau lah. Tak bodoh. Wabi lah kau. Macam tadi lah. Macam sebab pasal Golok lah. Sebab kita dalam topik Golok. Macam baru-baru ni, tahun lepas lah, yang ada kes pemain bola sepak. Yes. Kan? Nama, aku panggil dia Alif. Meninggal lah dia? Yang kena tembak tu meninggal lah. Yang kena tembak tu meninggal. Orang Malaysia yang meninggal tu. Ini berdasarkan apa? Okay, so Alif ni basically kawan aku daripada kecil. Okay. Ini aku bukan nak angkat orang buat jahat ke tak lah. Apa yang dia buat salah atau tak salah. So ini berdasarkan apa yang aku tahu. So Alif ni yang suspek yang tembak tu kan. Alif ni suspek yang tembak. Alif suspek yang tembak. Okay, yang pemain goalkeeper. Aku tak familiar tapi dia pemain bola goalkeeper lah dekat Kelantan ke apa aku tak ingat. And then so basically Alif ni tembak seorang lelaki sampai meninggal. So lelaki tu orang Malaysia. Kalau kau ingat baru-baru ni viral gila babi yang macam orang goalkeeper kena tembak tu kan. Okay, so media keluar mengatakan orang yang kena tembak ni kena aniaya. Faham tak? Maksudnya dia macam budak baik. Kita bukan nak burukkan orang lah. Tapi orang tak tahu di sebalik cerita tu, orang yang tembak tu, dia dah kena hanjut lah dengan batu-bata kat kepala, berjahit apa semua. Orang tak tahu pasal benda tu. Which is Alif ni lah. Alif. Orang yang tembak ni. Sekarang ni Alif ni masih ada? Alif kat dalam. Kat dalam lah. Okay. Now I get it. Okay. So dia kena tangkap. Jadi basically Alif ni, ini aku share berdasarkan cerita yang rapat yang aku kenal. Sebab memang aku hari tu balik aku tanya pasal benda ni apa semua. Jadi Alif tembak budak ni, arwah ni, and then after that arwah meninggal, Alif kena tangkap. So sebelum Alif buat benda tu, Alif dah memang kejut. Batu kena pukul, jahit. Tahu? Dia pasal duit lah. Adalah isu pasal duit sikit. Isu pasal duit sikit lah. Jadi dah kena henjut, kepala berjahit, tangan patah apa semua. Jadi member masuk hospital lah. Member masuk hospital. So, lepas dia keluar hospital tu, dia tak cakap banyak lah. Dia terus pergi buat kerja. Jadi kebetulan brother tu tengah pasang CCTV dekat depan rumah. Arwah tu tengah pasang CCTV kat rumah. Dia datang, dia terus bang, dia gerak. Kira brother tu meninggal terus. Okay, brother tu orang Golok? Brother tu orang Malaysia. Orang Malaysia tapi kerja kat Golok? Dia kahwin dengan orang Golok. Kahwin dengan Golok. Alif orang Golok ke tak? And orang yang dia kahwin tu pula ada kaitan dengan Alif tu. Dia macam sepupu sepapat. Dia macam makcik ke apa, aku tak ingat lah. Dia macam tu. Dia sepupu sepapat. Jadi masa time berita tu keluar, aku macam terkejut. Aku tengok scroll, aku tengok muka member aku Alif ni. Uish, salah kena macam ni kan. So ini aku share positif lah. Sebenarnya dekat Golok kan, sesiapa yang boleh main bola masuk tim Kelantan ke atau macam mana ke, kau kira gempak bro. Aku ingat masa time sebab Golok ni kadang-kadang dia boleh consider ramai orang Malaysia juga duduk tepi-tepi tu. Jadi aku ingat lagi masa time Alif ni dapat main dekat Kelantan masa tu, bro, satu kampung happy bro kat Golok.
Satu kampung happy. Sebab apa? Daripada kecil aku kawan dengan dia. Dia kerja dia main bola je. Dia jadi goalkeeper. Maknanya Alif adalah orang Golok. Alif orang Malaysia. Orang Malaysia tapi kampung kat dia Golok. macam ni. Sebab tahu cakap dia complicated nak explain benda ni. Sebab ada ramai orang Malaysia yang duduk kat Golok juga. Tapi dia macam ni. Dia macam atuk-atuk nenek diorang dekat sana. Okey, yelah perkampungan dia kat Golok lah. Betul, macam kau cakap tadi. Golok, Okay, betul, so dia membesar pun kat Golok lah. Betul. Dia nak pergi main keluar rumah pergi je melintang di Golok. Dia macam tu dia lah. lebih kurang macam tu lah. Jadi Alif ni, dia daripada kecil sampai ke besar, dia main bola je. Jadi goalkeeper. So aku percaya. Sorry boleh celah. Dia gemuk lah masa kecil-kecil. Biasa je. Oh kata gemuk. Goalkeeper gemuk apa? Babi sial. Alif ni daripada dulu dia memang suka main bola. Okay. Jadi hidup mati dia main bola. So that's why bila baru-baru ni aku tengok ramai orang kecam apa semua. Aku jadi kesian kan sebab aku tahu dia tu baik, budak baik. Dia budak baik bro. Dia kalau cakap dengan orang tunduk, dia tak macam ni tau. So bagi aku kenapa dia boleh buat macam tu, of course salah lah. Dia tembak orang sampai meninggal. Kita sebagai manusia kita tak boleh tembak orang sampai meninggal. Emosi dia terlampau betul. Limit lah. Tapi dalam masa yang sama aku faham juga kenapa dia buat macam tu. Dia punya, weh bro kalau kau tengok dia kat dalam hospital, kesian bro. Nanti aku hantar footage tu. Memang separuh. Bro dia dah macam ni lah dalam hospital. Boleh bergerak apa. Sebab sebelum tu dah kena henjut, kena batu kat kepala apa semua. Berjahit bro. Jadi tapi dalam sampai kita tak menyokong lah dia tembak orang tu. Salah atau tak salah. Tapi aku faham perasaan dia tu. Bila dah kena macam tu. Kau bayangkan dia main goalkeeper. Macam aku cakap tadi. Daripada kecil sampai besar, hidup dia main goalkeeper. Tangan ni value untuk dia. Sangat value bro. Jadi benda yang dia kena adalah kena henjut batu kat tangan. Menghancurkan masa depan dia. Tangan macam ni bro. Tangan dia macam ni. Jadi kalau nanti aku hantar video tu kau tengok. Yang paling pukimaknya, ini aku bukan paling sial. Aku ada dengar satu voice note ni. Adalah geng-geng ni, geng-geng belah-belah yang ni lah buat kat dia ni kan. Hantar. Lepas ni kau dah cacat lah, kau dah tak boleh main keeper lah. Kau faham tak? Dia daripada kecil tu sampai besar dia macam dia daripada kecil sampai besar dia main keeper. Itu je pekerjaan yang dia boleh buat. Jadi bila dia kena macam tu, dia jadi baran, dia buat keputusan yang melulu lah tanpa berfikir secara rasional. Itu yang dia kena. Tapi dia menyerah bro. Lepas dia tembak apa semua, polis semua cari, dia pergi balai. Dia pergi balai. So dia dekat belah Thailand lah. Penjaga Golok lah. Sekarang dia, bukan penjaga Golok, dekat atas lagi. Kat Thailand lah. Patani ke mana aku tak ingat lah. So sekarang dia dekat penjara. Mungkin soalan ni aku rasa macam di luar kotak. Member yang bantai dia tu orang je ke? Ada geng-geng dia. Kenapa dia tak sapu semua? Sebab target dia adalah dia tu. Punca lah. Target dia adalah dia tu. member lah. Betul. Okay. Target dia tu. Wallahu alam lah. Sebab waktu kejadian tu kita pun tak ada kan. Tapi yang aku tahu berdasarkan penceritaan itulah cerita dia. Tapi sekarang brother tu dah masuk penjara pun. Dan dekat Al-Fatihah lah. Pada arwah meninggal kan. Kesian juga kat dia. Depan rumah kena Depan rumah. Tak depan rumah. Tengah pasang CCTV. Dah kahwin lah semua. Dah kahwin. Member kau kat tu? Yang tu aku tak kenal. Yang aku kenal Alif ni. Yang goalkeeper yang tembak tu aku kenal. Yang ni yang meninggal aku tak kenal. Kau cakap access untuk dapatkan pistol senang kan? Kau tahu harga pistol? Oh shit. Sensitif bodoh tak payah bodoh. Tapi secara general dia tak ada sebut puluh ke? Boleh sebut? Tak tahu. Berdasar apa yang aku dengar-dengar. Ke tak boleh? Kalau tak boleh cakap tak boleh. Aku tak tahu. Aku just tanya je. Tapi kalau ikut harga, banyak bro sana. Yang tak ada lesen. Takut bro aku. Ya, tak ada lesen. Yang tak ada lesen boleh dapat bawah RM500-600 boleh dapat. Palotak dia. Sumpah lah. Ini apa yang aku dengar. Ratus je. 100 boleh dapat. Weh. 100 boleh dapat. Tapi aku rasa yang ni bahaya. Weh, naik siut belum rumah aku. Ada. Bukan dekat Golok lah. Masa aku dekat Thailand ke dekat mana, dekat belah sana memang senang. RM800, RM1,000, RM1,500 aku boleh dapat. RM800,000? Tak, maksud aku harga-harga range tu kau boleh dapat dah pistol. RM800 ke RM800,000? RM800. Otak kau RM800,000 pistol apa gila? RM800 ke RM1,000, RM1,200. Kalau anda kata macam orang beli pistol manik memang ada. Daripada beli pistol manik, beli pistol Memang ada. betul. Sana kadang-kadang yang mahal tu adalah peluru. Apa yang aku tahulah, apa yang aku dah dengar orang cakap lah, selalunya mahal tu peluru. Peluru tu yang buat mahal sebenarnya. Pistol boleh dapat. Tapi episod ni banyak kena sensor ni. Babi bab pistol ni pantat. Jadi aku balik aku pula kena tembak. Exposing bodoh. Yeah. Bahaya sial. Bahaya bodoh pistol ni. Tapi tak ada apa, sure. Okay.
Confirm? Okay aku okay. Kalau confirm aku nak kena bagi tahu editor ni suruh cut ni. Tak apa. Kita borak dulu. Sure eh? Borak. Ya. Kita borak dulu. Ui. Tapi itulah golok ni sebenarnya best. Sebenarnya golok makan pun semua sedap sana. Aku dengar. Sana best, the best lah. Tapi macam aku cakap, golok ni orang yang Malaysia usually datang, dia jangan buat hal je. Yelah. Mana ada orang Mana buat ada kacau? orang yang masuk tempat orang buat hal tak ada kena apa-apa tu. Mesti lah kena. Lalu dia orang buat hal je. Itu yang jadi masalah. Kalau dia orang jenis yang jaga, okey, tak main bini orang, tak kacau bini orang, aku rasa tak ada isu. Tak tipu duit orang, tak ada isu. Selamat je. Selamat je. Yang main bini orang ni. Dia hal. Yelah. Siapa tak marah je. Cuma bezanya sana, because of dia punya rebellious tu, rebel dia tu tinggi sikit. Dia punya rebel tu tinggi sikit. Itu je beza dia. Yelah. Itu je lah. Tapi culture golok macam tu lah. Dia yang semenjak aku besar ni, aku tengok ramai. So daripada sana lah aku boleh nampak setiap orang punya struggle tu lain-lain. Macam sana kadang family yang memang kiri kanan depan belakang miskin, nak keluar dari tempat tu. Jadi kadang-kadang aku balik juga, ramai yang member aku duduk sana daripada kecil kan. Ada juga yang survive. Maksud aku survive daripada benda-benda macam ni. Keluar daripada benda tu. Dia keluar, dia pergi kerja dekat Bangkok. Dia kerja macam tu. Bawa motor, taksi kan, apa semua kan. Ada je ramai macam tu. Yang tak survive ni, ambil shortcut lah. Ada juga yang baru-baru ni aku balik golok kan, masa raya. Kawan aku bawa keluar penjara, kena penjara 10 tahun bro. Dia kena penjara 10 tahun. Sebab Dadah. pergi kuda lah, tak lari lah. Dia kena masa umur dia 22 macam tu. Sekarang dia dah 30 lebih lah. Keluar-keluar, aku ingat masa dia keluar, dia video call aku. Dia video call aku bro. Bro, kau bayangkan member kau duduk dalam penjara 10 tahun. Daripada kecil aku dah lupa dah. Tiba-tiba video call aku. Sebab dulu masa time sebelum dia kena tangkap dia, aku baik dengan dia kalau aku selalu main pingpong semua kan. So aku dapat tahu time tu aku kat KL, dia kena tangkap masuk 10 tahun. Tak, aku nak bagi tahu bahawasanya 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tu normal kat sana bro. Sangat normal. Bagi kita luar biasa bro. Dia macam, oi bapak barai sial masuk penjara. Kita duduk dalam tempat macam ni, kalau seminggu 2 minggu pun kita dah pecah kepala lah. Kan? Tak pergi mana-mana. Mampus sial. Tapi kat sana 10 tahun keluar santai. Kau faham tak? Buat balik kerja semua. Tak ada. Setakat dia tak buat lah. Dia tengah berubah lah sekarang ni. Semuanya orang lain ke? Dia dah start kerja apa semua kan. Tapi tak, nak cakap dia punya survival mode tu gila lah. Sana cara berkawan pun bagus. Jaga kawan-kawan. Dia selalu bagus. Kalau kat tempat-tempat macam ni, dia punya friendship. Oi gila. Ya, best. Kau usik je member aku. Betul. Kau memang siap best lah. Memang best sana. Aku pernah bawa budak-budak geng-geng BGTV pergi sana. Aku pernah bawa diorang. Nak pergi sana singgah. Member aku yang pijan tadi kan, yang tengah setting tadi tu, demam, batuk. Member aku tak boleh tengok, suruh orang pergi beli ubat batuk macam makan. Kau faham tak? Dia punya treatment tu. Jadi that's why aku sana memang aku respect gila babi lah kawan-kawan aku. That's why aku macam tak boleh nak buat apa kan. It is what it is. Saya kau cakap dia punya situasi dia macam ni lah, macam budak-budak tiga line dah. Jaga. Adik-adik kan. Aku dah kacau. Mega. Datang. Walaupun kau dengan family apa, datang. Selamatkan adik-adik kau. Ada ibarat macam tu lah. Tapi sana best lah. Itu je lah sedikit sebanyak yang aku boleh share. But walau bagaimanapun makan sana nasi kuning kau kena try Fatah. Nasi kuning. Komok. Dengan ayam goreng kan? Komok ayam goreng, ayam rebus tu memang sedap lah. Ayam rebus? Dia ada pakai ayam rebus. Ayam kukus lah. Ayam kukus ayam rebus dengan ayam goreng. Kau boleh pilih lah masa tu. Ada satu time Khairul Amin pergi satu kedai komok tu memang. Komok tu memang best. Aku kalau pergi sana komok memang best. Golok dengan Narati Wat dekat ke? Narati Wat, golok di bawah Narati Wat. Golok di bawah Narati Wat. Okey, dia macam kau nak pergi Hatnai kau akan lalu Danau dulu. Dia ibarat macam Narati Wat ni wilayah. Dia ibarat wilayah. Narati Wat ialah Patani. So Narati Wat ni, bawah Narati Wat adalah Golok, Weng, ada banyak. Dia macam aku cakap lah, Danok pasal pergi Hatnai. Ya, lebih kurang. Tapi kalau kau tanya aku Sungai Golok nak pergi ke bandar Narati Wat, Nara, orang panggil Nara, ambil masa mungkin dalam 2 jam, 3 jam macam tu kot, lebih kurang macam tu. Aku dah tak ingat lah. And then, tak tahu lah benda ni sensitif ke tak soalan ni. Kalau kau rasa tak boleh jawab, kau cakap je tak boleh jawab, tak apa. And then aku suruh editor cut je, tak apa. Kau pernah pegang pistol? Pernah? Aku pernah pergi situ. Pernah babi. Okey je, pegang je lah macam mana. Pernah lah tapi ini aku pegang, aku tak ingat lah tapi dah lama lah Fatah aku pegang. Dah lama lah. Dah lama.
Berat pistol. Alang. Aku tak pernah pegang, so aku nak tahu Oh, tu. kau tahu pistol 38, pistol 22. Glock. Dia ada banyak dia punya Glock dia kan. Tapi aku pernah je pegang. Aku rasa tak payah masuk episod ni babi. Pasal pistol ni tak payah bodoh. Tak pasal lagu lagi tak kata. Tapi itu benda tu adalah semua dekat Golok, kat Malaysia kan. Okey. Pernah je lah pegang. Pernah. Tapi pegang je lah, bukan buat apa lah. Just pegang lah. Kau pegang pun aku rasa macam Just pegang. Pegang siapa punya aku tak ingat dah lama. dah fikir. Okay, tukar soalan. Okay, soalan seterusnya. Aku pun tak tahu benda ni sensitif ke tak. Just aku ingin tahu. Akses untuk ke Golok daripada Malaysia senang gila ke orang cakap? Dekat Senik sampai ni. Ini satu hal. Aku kalau cakap pasal benda ni kan. Aku takut kau punya jawapan tu akan Bukan. Tak. Ini real lah, real shit lah memang real shit lah. Sebenarnya akses Golok dengan apa yang aku cerita apa yang aku bayangkan dulu Dia macam aku duduk sini, aku nampak kat belah sana sungai tu Golok. Betul. Aku naik sampan je. Betul. Itu aku punya perspektif. Betul lah macam tu lah. Ratau Panjang, Sungai Golok, dia ada satu sungai. Kecil. Jadi sungai tu ibarat macam Sungai Kelang. 50 meter ke sana, lebih kurang macam 30-50 meter lah. 30-50 meter je. 30 meter macam 50 meter. Kau berenang pun boleh lah. Boleh berenang. Aku dulu masa kecil-kecil aku terjun Sungai Golok tu. Serius. Kau pergi Malaysia. Aku gila betul. Malaysia. Masa aku kecil-kecil aku main berenang kat situ. Memang aku berenang kawan-kawan aku. Yo! Betul bro. Tapi berbalik pada soalan kau cakap tadi senang ke tak akses? Sekarang tak. Sekarang shout out to kerajaan Malaysia lah. Sebab Serius? kerajaan Malaysia sekarang dah buat ketat. Bagus gila. Sekarang ketat sebab kerajaan Malaysia sekarang dia dah buat sesiapa saja yang ikut sungai, Okay. kalau kena tangkap RM10,000. RM10,000 bro. Orang akan kena denda. Jadi orang jadi takut. Tak nak ikut pasport lah cerita dia. Memang kena ikut pasport. And then Ada jalan lah. ada lah dia punya immigration punya jalan. Okay. Dia ada lah dia punya border jalan border macam biasa jabatan. Cuma sebelum ni dia punya culture kat sana dia orang suka ikut sungai. Okay, sekejap. Sorry dia macam Singapura dengan Malaysia tapi dekat lagi, jawatan kecil lagi. Betul lagi dekat. Kecil Betul, lagi. kecil lagi. Okay. Itu yang aku pun macam nak cakap dekat Ratau Panjang ni, orang yang sekolah dekat Ratau Panjang ada juga keluarga dia duduk kat Sungai Golok. Tu ulang alik lah. Okey, ni. Nak dijadikan cerita, sebelum ni orang ikut sungai tak ada masalah. Sebab kita ikut cara yang betul lah. Maksudnya budak-budak sekolah sana. Kau bayangkan kau budak sekolah sana, family kau duduk Sungai Golok. Tapi kau ada IC lah. Jadi kau nak pergi sekolah, kau nak sampan je lah. Dekat. Tiba-tiba kau nak kena ikut jabatan. Tapi apa proses kerajaan Malaysia buat ketat tu? Dia jaga kat situ 24 hours ke macam mana? Banyak tu kalau berdasarkan pemerhatian aku, kerajaan Malaysia buat tu mungkin banyak benda yang dia nak tutup. Dia letak pagar berduri Dia letak pagar. Dia ada askar. Setiap sungai akan ada askar yang jaga kat tepi-tepi sungai. Bagus gila. So kerajaan Malaysia dah buat inisiatif tu untuk daripada dulu lagi supaya askar jaga. Tapi tak ramai lah. Dia adalah setiap tempat tu dia ada orang jaga. So sekarang ni bila dah start akta baru yang siapa melintas ikut sepadan tanpa permission apa semua, tak ada pasport ke border pass ke apa, RM10,000 tak cakap banyak, kena tangkap terus. Itu je lah. Itu benda bagus lah kan. Bagus. Tapi dia ada banyak efek juga. Kau bayangkan pakcik-pakcik yang kat tepi-tepi tu. Yelah, yang buat kerja dah berpuluh tahun. Dah berpuluh dia, tahun. Dia sama situation macam mana yang aku selalu pergi Hatnyai. Aku tengok Danok keluar pergi ke sini. Ya, Danok pergi sini. Dia orang naik sekolah pakai baju sekolah. Betul. Aku tengok kau tak cop pasport pun kau jalan je kan. Dia adalah dia punya tu. Kita make sense lah, kena memudahkan. Even though benda tu salah. Betul. Sebab tu aku macam pelik. Kenapa benda ni boleh dilepasi daripada awal lagi? Yeah. Faham tak? Tapi wallahualam lah. Kita tak tahu lah macam mana dia punya, mungkin benda tu dah jadi culture daripada nenek moyang daripada dia. Dulu lagi. Daripada dulu lagi kan. Kau duduk sini, kau belajar kat sana. Betul. Minum dulu. Lagi? 15 minit lagi siut. Tak sejam. Aku rasa kita lebih ni. Bapak macam bau dua topik anjing. Kita tak payah rolling banyak lagi lah Golok. Next. Kita tak. Kita akan lebih sikit lah aku rasa untuk episod best. So aku suka dengar benda-benda yang cerita yang ekstrim. Boleh. Grave. Aku suka benda-benda dengar yang, kalau aku tengok
cerita kat Netflix pun aku suka tengok yang benda-benda perang, benda-benda yang drug dealer, Hmm. macam breaking news. Breaking news, Breaking Bad bodoh. Breaking- Breaking news ya. Breaking Bad. Wait, best you cerita tu Breaking Bad tu. Breaking Bad. Aku suka tengok cerita tu. Breaking news ya, mata. Breaking news tu. Itu berita. Berita. Iyalah. So aku suka lah benda-benda cerita macam tu. Dan aku tak pernah lagi berborak dengan orang-orang golok. So kau lah orang-orang yang aku kenal, yang aku boleh duduk dan aku share kepada orang-orang podcast-podcast Ya, ya, aku ya. lah. Tak ramai orang tahu lah benda tu senang. Boleh dapat pistol lepas tu. Ya. Crazy siau. Sana memang gila sikit lah dia. Okay. So itu lah pasal golok kan. Kenapa kau masuk? Ui, tersembur sial. Kali tu. Tersembur tu. Okay kau dapat. Capture okay tu. Tersembur oleh aku. Sial lah. Kenapa? Kau masuk dalam niche yang sangat bahaya tu. Maksud aku, kita nak masuk ke dalam dunia apa yang kau buat sekarang ni lah, which is BGTV. Content yang sangat-sangat sensitif. Niche yang sangat bahaya. Kenapa kau buat benda tu? Kenapa kau pilih niche tu? Dan kau pernah berpengalaman kena game dengan nawek kau, ex kau dulu ke? Sampai yang kau buat benda tu? Kau nak expose pada semua orang yang tak Benda semua ni orang lah. gitu. Faham. Kenapa kau memilih niche tu? Sebenarnya BGTV, kita orang buat benda ni macam aku cakap tadi, kita orang buat because of kita nak buat satu reality showcase entertainment. Reality show. Okay. Jadi itu adalah reality show kita orang. Kalau kau tanya berdasarkan pengalaman, of course kita semua ada pernah kena game, pernah kena tipu. So daripada situ kita berkumpul pendapat, kita rasa macam kita buat satu message video content untuk kita expose orang-orang yang suka curang. Okay. Macam itulah. Tapi kita tak adalah expose sampai buka aib ke, sampai tunjuk muka ke, sampai membuatkan orang dekat social media terus pergi attack orang tu ke. Tak pernah lagi lah setakat ni. Kalau berbalik pada soalan kau, bahaya, aku tak nampak kat mana bahaya. Suami isteri orang pernah nak upah kita orang pun kita orang tak nak buat. Kita orang tak ambil suami isteri. Suami isteri orang apa? Kalau korang dah kahwin untuk suami isteri, kita orang tak buat. Kita orang buat awet-awet budak-budak je. Kita orang buat awet-awet yang couple-couple macam tu je. Okay. Yang orang yang dah kahwin apa semua kita orang takkan ambil benda ni. Kalau dulu masa awal-awal kan, ini kita cerita 6 tahun lepas ni, 5 tahun lepas BGTV tengah start gila-gila babi kan. Kita orang memang fokus Gold Digger Test. Memang time tu pun kita memang fokus on nakal-nakal. Kita orang pun masih nakal-nakal time tu kan, pergi setting apa semua kan, kamera semua. So bagi aku tak nampak bahaya. Apa yang aku nampak is just a bunch of teenagers yang had fun. Itu je. Have fun. And after that kita just, masa awal-awal tu kita orang fikir kita orang just nak have fun dengan expose orang-orang yang suka curang. Tapi bila lama kelamaan kita rasa macam, oh wow, kita punya niche adalah reality show, and maksudnya kita boleh transition kot apa yang patut. Maknanya kita boleh interview dengan orang bermasalah. Daripada situ, Gold Digger Test kan kita orang dah kurang. Sebab berdasarkan umur kita orang dah makin nak tua kan. Jadi sampai bila nak buat. Tapi kita still buat lah. Cumanya kita banyak post video interview, dokumentari. Dokumentari orang kena anaya, bapak rogol anak. Kau faham tak benda-benda macam tu? Betul. Jadi kita orang punya tajuk ni memang heavy as fuck. Memang tak ada kat mana-mana. Weh, aku peminat tu nombor 1 BGTV. Thank you so much lah. So that's why aku cakap From the first video Gold Digger tu yang kat depan PV tu aku tengok tu. Ya. Sebab kalau kau tanya aku, Gold Digger Test tu antara segmen yang paling tinggi lah buatkan orang kenal kita orang. Tapi Gold Digger tu, sorry celah. Planning ataupun Real. Kita orang banyak kali cakap pasal benda ni kalau orang tanya. Banyak kali orang cakap. Sebab tu aku cakap kalau benda ni planning, tunjuk lah kan siapa yang talent kita orang pakai tu. Sampai sekarang tak ada siapa tunjuk. Memang real lah. Memang real. So that's why macam ada benda yang orang kata apa, orang akan cakap benda tu fake, benda tu normal. Kalau dia percaya, kalau tak percaya suka hati lah. Sebab kita orang kat sini, kita orang bukan nak validation orang. Kita orang just nak buat show, our own show, untuk kita tunjukkan gambaran realiti hidup sebenar. Kawan-kawan kau mesti ada orang pernah kena curang, pak, mesti orang kena dicurangi. Walaupun benda tu nampak macam gosip, tapi sebenarnya itu adalah demand daripada netizen kat Malaysia sebenarnya. Betul. Sebab tu, kalau tak macam mana boleh sampai first episode 1 juta. Gila bro. Bro. Tanpa try hard pun. Movie yang top
Top-top semua cinta-cinta, Satu juta. curang-curang Betul, semua. betul. Lebih kurang. Cuma kita orang ni, In reality. in reality. And then lagi satu, mungkin dalam video nampak kita orang ni budak nakal. Dah kena curang gelak-gelak, menghina perempuan. Masa tu lah, masa awal-awal tu. Aku ingat lagi first episode kita orang, perempuan tu duduk kat kereta. Dah kantor semua seorang, laki 29 ada. Cakap dia nak balik, pergi lah balik, pergi mampus kau lah, nak balik-balik lah. Kau faham tak? Kita orang punya attitude, karakter dalam video nampak agak agresif. Dengan pegang rokok, isap rokok, kau faham tak? First episode, mana ada protokol bro. So, dengan kau partner kau Anik pakai rantai, kau faham tak? Kita orang memang nampak gila keret lah. Memang keret gila lah. So, daripada situlah yang kita orang fikir macam, kita akan improvise lah apa yang patut karakter kita orang. Itulah Gold Digger Test. And pasal kita expose orang kena rogol, mangsa-mangsa bawah umur. Ni kami ni kita nak tangkap pedofile. Weh. Next, korang kena get ready. VGTV akan ada satu segmen. Perlu Adalah tu, kita orang akan tangkap pedofile. Next kita akan release. Kena standby je. Kita nak buat benda tu. Sebab kita nak pastikan kanak-kanak sekarang bawah 18 tahun mengikut akta kanak-kanak 2001, nak pastikan semua orang selamat. Walaupun budak-budak sekarang nakal. Walaupun budak-budak sekarang nakal. Kita faham je. Tapi at the same time, kita tak nak orang-orang yang umur-umur 30-an, 40 ni eksploitasi diorang ni. Itu je. Kau rasa kenapa budak-budak sekarang nakal? Advance daripada kita. Access lah. Phone. Kalau tak ada phone, aku tak rasa dia orang punya nakal tu expert macam ni. Sorry Okay. Dia sebab phone. Bagi aku, kalau kau tanya pendapat aku, kenapa budak-budak nakal sekarang terlalu nakal, mungkin satu, sebab phone tu terlalu senang akses. Kita terlalu banyak scroll social media. Dopamin kita cuma dekat social media. And budak sekarang banyak scroll TikTok. Bila kita scroll TikTok, kita punya algoritma kadang tak betul. Orang tengah menari apa semua, orang tengah tunjuk apa social life apa semua kan. So budak-budak sekarang dia banyak FOMO. Jadi bagi aku, kalau kau tanya aku kenapa budak sekarang ramai sangat yang senang mempengaruhi, adalah because of social media. Senang jawab aku. Aku rasa social media bro. Bagi kau macam mana nak untuk cegahkan benda tu? Takkan tak nak bagi budak phone? Itu macam mana? Apa pendapat kau rasa? Fucked up bro soalan tu. Bagi aku macam susah weh. Kalau kau tanya aku, ini personally daripada aku kan. Aku dapat seorang anak yang sangat hyperaktif. Hyper gila. Kau tak bagi handphone, dia akan pergi ke sana, kacau orang sana, kacau orang sini. Bagi handphone dia akan diam lah. Tak cegah tu, bagi aku dia tak boleh cegah bro. Tapi dia datang pada mak ayah sendiri lah bro. Walaupun aku tak ada anak lagi, tapi aku rasa dia datang pada mak ayah yang kena kawal ataupun macam mana. Okay, contoh kita setiap hari kita scroll. Budak-budak scroll. Kau bayangkan budak-budak banyak scroll phone sekarang. Yes. Banyak scroll phone, scroll. Mak ayah ada push anak tu baca buku tak? Kau jujur, kau ada push anak kau baca kalau buku? Kalau aku, kalau waktu malam sebelum dia sekarang ni waktu dia dah masuk darjah 1, waktu sekolah, waktu minggu sekolah, which is hari Isnin sampai hari Jumaat, aku tak bagi dia phone. So aku bagi dia phone. So bila lepas maghrib je, aku suruh dia buat kerja sekolah, dia membaca. Itu aku, rutin aku harian dengan anak aku. Tapi after Jumaat malam tu, dia dah boleh start main phone. Tapi kita tak cakap lah budak sekarang ni terlalu banyak nakal. Mungkin kita terlalu nampak dekat social media kot viral-viral nakal kan. Sebab ada je orang yang cerdik. Ramai je orang cerdik. Tapi berdasarkan statistik, try lah korang Google statistik SPM. Berapa banyak mengikut tahun by tahun. 2017 berapa, 2018 berapa, 2020. Kau tengok macam mana statistik dia macam mana. Okey ke tak? Sebab tak silap aku banyak agak yang orang tak hadir apa semua. Kau faham tak benda? Sebab semua orang nak jadi content creator. Semua nak jadi influencer. Sebab dia dipengaruhi dengan konten-konten di social media. So that's why bagi aku sekarang, kalau kau tanya aku, macam mana kita nak cegah? Kita tak boleh cegah. Tapi kita kena sumbat banyak intellectual mindset dekat kita punya anak tu, supaya anak kita tu tak FOMO, tak terlalu FOMO, supaya dia ada pendirian dia. Kalau dia tak ada pendirian, itu yang membuatkan dia hanyut tu. Itu yang membuatkan macam macam nak pergi join situ lah, join sini. Aku tak tahu, susah nak cakap lah. Tapi bagi aku ini bahaya. Bagi aku ni bahaya. Sebab inilah yang menyebabkan video bogel kau tersebar, itu tersebar, anak-anak kau banyak semua daripada phone bro. That's why aku, kalau anda kata aku nak kenal someone ke atau macam ni, aku lepak borak, aku akan tanya, bukan nak busybody kan, macam tanya,
watch screen time kau berapa jam? Oh ya. Yeah. Screen time kau berapa jam? Tak, kalau aku lepak member aku lah. Macam screen time kau berapa jam? Sebab aku jenis yang bukan bitter tau. Tapi aku tak boleh tau. Kalau aku tengah lepak, duk scroll tak berhenti. Duk scroll. Scroll. Bagi aku macam too much lah. Dia macam cuba chill jap kan. Kita ada kat suasana ni, chill jap kan. Kau borak lu 2 borak, jam ke 3 jam kan. ke. Lepas tu kau nak main phone lah. Nak main phone lah. Bagi aku macam, aku tak berapa berkenan lah. Ini personal opinion aku. Aku tak berapa berkenan. Sebab dia tak ada that attachment tu. Faham tak? Berkawan tu tak ada. Scroll. Check lah kau punya screen time apa. Kalau screen time kau sehari 15 jam, 14 jam, penatang saya kat social media. Kau buat apa kan dekat social media sampai 12 jam, 13 jam. Jadi macam tak boleh brain lah. So that's why aku agak merisau dengan generasi yang akan datang ni. Because of what? Because of this social media yang boleh membuatkan diorang punya mind tu lain. Lagi-lagi ada AI sekarang. Kau bayang kau bapak pisang. Aku tengok screen time aku jap. Honestly lah, screen time aku tapi memang... kadang kena faham juga tak. Macam kau kalau kerja, kau lain juga. Yes, exactly. Sebab screen time aku, honestly aku boleh cakap, weh, tinggi tu. Sebab, okay, daily average, 7 jam. hours. Damn. 7 jam kira tinggi tak? Okay lah. Tapi kau bayangkan macam ni. Sehari 7 jam kau spend masa kat social media. Kau darat 10 hari 70 jam. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. 210. Sabar. Kita tengok dulu. Apa yang kau spend? WhatsApp. Kerja lah. Masa kau ada kerja. WhatsApp saja 2 jam 30 minit. Kerja dekat lah. Thread 1 jam 34 minit. Dekat TikTok 1 jam 6 minit. Okay lah. Thread kau banyak. Kau banyak thread sekarang kat thread lah. Banyak kat thread. Thread very fucking best lah. senang gila tu. So aku perasan kat kau aktif kat thread sekarang lately ni. Banyak-banyak tanya lah. Best tu. Thread best tu. Dia macam kau nak engage senang. Thread is lah. one of the platform yang aku rasa boleh pergi jauh lah. Kalau dia punya algorithm tak kacau macam tu lah. Kau tahu macam mana nak untuk FYP kan kau punya post. Kau akan berjaya kat dalam thread. Tapi berjaya macam mana kau convertkan kepada monetize, kau nak monetizekan kepada thread tu, itu terserah masing-masing lah kan. Okay, so back to BGTV kan. Kau boleh bagi kat aku lah, apa social experiment yang kau buat top 3 yang gila, mind blowing gila. Kalau social experiment ataupun segmen yang kau buat lah, yang kau rasa yang suka lah. Ya bukan yang suka, yang kau rasa benda ni tak patut wujud dulu kat sini. Okay, top 1 aku lah. Kalau top 3 lu lah, top 3 lu. Paling rendah lu. Nombor 3 of course lah, aku proud lah dengan segmen Gold Digger Test. Sebab kita orang antara yang terawal kat Malaysia ni kita orang buat. Walaupun personal aku kurang. Aku tu tak suka Gold Digger. Tapi aku ada certain part yang aku rasa proud because of kita orang antara pioneers juga buat Gold Digger Test dekat Malaysia ni, and kita berjaya dapat banyak orang layan lah benda tu. Itu lah Gold Digger Test. Dan yang kedua, ada satu video ni Bapak dari Neraka. No. Bapak dari Neraka tu aku letak nombor 1. Nombor 2, aku suka segmen kita orang tangkap dark side. Okay. Mana yang buat kat Telegram tu semua kau tangkap tu. Kita orang tangkap dark side. Kita orang expose. Kita orang pernah tangkap seorang perempuan ni buat dark side dekat Twitter. Kita orang jadi klien lah. Ada dalam video tu. Nanti korang pergi yang layan. Aku dah tak ingat video apa kan. Kita orang contact dekat Twitter, cakap macam ni, nak booking dia semua, bayar deposit semua, pergi berjumpa. Lalu jumpa tu, kita orang ambush. Jadi bila kita orang ambush, angkat lu kalau awet kau apa? Bukan awet gila. Bila kita orang ada lah. Bila kita orang ambush, kita macam kita tanya perempuan tu kenapa dia buat macam ni apa semua. Macam tu lah. So nombor 1, Bapak dari Neraka. Itu antara episod yang bagi aku macam dalam 5 tahun lebih. Okay. Boleh. Dalam 5, boleh dekat? Boleh. Dalam 5 tahun lebih kita orang dekat BGTV. Aku rasa itu episod paling gila pecah kepala bro. Yang mana yang bapak rogol anak, 2 orang anak. Aku dah dengar tu cerita tu. Yang tu aku tak boleh aku sayu saya dari cerita tu. Sayu. Sebab apa? Sebab aku dengar cerita bapak rogol anak tu dia daripada umur 16. Ya betul. Daripada kecil lagi. Kecil lagi, bawah lagi. 7. Dia 7-8 tahun lagi. Kan 7-8 tahun kan. Dia 2 adik-beradik kan. Ya, 2 adik-beradik. Bila kakak dia dah keluar, adik dia lagi bantai. Ya. Yang tu episod yang bagi aku macam oh shit. Kita orang pergi shooting kat luar negeri lah. Menung bro.
Memang agak-agak termenung. Aku rasa macam, oh fuck, ada siapa benda ni. Aku dengan Anik pun rasa macam benda tu macam tak patut berlaku. Kau faham tak? Dia macam, saya sakit kepala tu. Bayangkan anak kau kena macam tu. Ya Allah, aku rasa macam, Janganlah anak aku. tak, maksud aku Kalau anak aku tu orang akulah bapak dia. Kau dengar cakap aku pula buat anu babi. Sorry. Akulah bapak dia tu. Tak. Kau bayangkan anak kau kena macam tu. Akulah bapak dia. Kau nak cakap aku bukan macam tu. Tak. Sorry. Okay. Aku tak tahu nak bagi anda yang macam mana. Aku tak tahu. Jiran. Jiran lah. Aku tak boleh. Kalau aku terfikir episod tu aku jadi sikit kepala. Okay, kepada siapa yang tak tahu lagi kan, siapa yang dengar podcast ni, korang tak tahu lagi cerita yang diorang buat ni, aku dah dengar full, so aku boleh bagi teaser sikit, lepas tu korang boleh dengar lah full dekat website BGTV. Okay, so bapak dia ni rogol anak dia daripada umur 6 tahun. 8 tahun lah. 6, 7, 8 tahun lah. Kecil lagi dah umur anak aku. Aku nak nangis siap dengar bunyi macam tu. Sampai besar. Sampai aku malu sebab aku nak tutup mata aku ni sebab aku malu. Dengan kita sebagai lelaki kan. Aku malu tu. Sampai dia habis sekolah. Habis sekolah dia terbatas lah untuk berbuatkan benda keji tu aku boleh cakap. So bila dia terbatas dengan kakak tu, dia bantai adik dia pula tu. And also aku nak tambah sikit lagi, yang paling kesiannya adalah budak tu dia tak tahu pun yang dia di sexual harassment dengan bapak dia sampai dia habis sekolah. Betul. Dia habis sekolah baru dia tahu yang itu adalah satu sexual harassment yang bukan benda yang normal. So sepanjang dia hidup daripada 8 tahun sampai umur 18 ataupun 17, dia keluar daripada rumah, dia anggap benda tu adalah normal, benda tu adalah satu kasih sayang daripada seorang bapak. Malaysia. Jadi aku tak boleh fikir sebab that's why sex education tu penting tu tah. Bagi aku macam sex education kan, macam contoh ini pendapat lah kan. Macam kau dah kena start bagi tahu anak kau kan part mana kena aware, kena alert. Kadang orang kita macam tak berani cakap benda ni, takut ke arah negatif. Tapi bagi aku keadaan sekarang ni sebab sama juga budak-budak kan, macam diorang ni umur 7-8 tahun diorang kena. Diorang ingat benda tu kasih sayang. Diorang ingat benda tu kasih sayang. Tapi sebenarnya benda bukan kasih sayang sebab diorang tak aware. Itu yang macam fucked up. Kau bayangkan ada satu part tu. Aku rasa banyak kali kat cakap pasal benda ni. Salah seorang adik ke kakak, aku tak ingat adik tu, dia sampai kena syphilis tau. Ya. Bapak dia rotan dia baik, ingat dia pergi main lelaki lain. Padahal bapak dia yang buat macam tu. Aku cakap bapak dia tak boleh fikir tu. Gila. Ya, tak nak cerita pasal benda tu lagi dah. Ya, walaupun cerita tu aku tahu ramai yang tengah fokus. Ya. Walaupun korang boleh pergi tengok kau boleh tengok lah, pergi tengok kat Bapak BGTV dari neraka lah. Bapak dari neraka. Kau boleh tengok kat BGTV. Waktu kau buat semua kerja kau ni, video kau ni kan, kau tak pernah ke kena ugut bunuh ke? Kena ugut, aku jumpa kau kat luar, mampus kau sial. Aku tahu soalan aku ni confirm akan ada, tapi aku nak kau share macam mana kau hadap tu. Dah tentu setiap hari kau boleh dapat ugutan jenis macam tu. Betul tak? Mesti ada. Tak ada masalahnya. Sumpah lah. Sumpah tak ada. Pernah lah dulu masa time kita orang viral dengan Daddy Ash tu. Yang pasal Daddy Ash tu dulu kita aku cerita tu. Okay, kita kat dalam tu. Tak ada ugutan dah. Sial lah. Daddy Ash tu, kenapa kau bagi exposure pada dia siul? Kita tak bagi exposure. Kita orang apa yang kau rasa pasal Daddy Ash tu? Kita orang buat apa? Kau buat podcast sangat dia. Kau netizen. Kau netizen. Mana podcast dia? Aku bagi kau 10,000 hari ni. Kau delete podcast tu. Kalau kita orang delete, bisa orang dah download, orang dah screen record. Mana? Kita orang tak pernah release podcast tak? Kau upload gambar dulu, lepas tu kau akan ni. Kita orang upload gambar je. Kita orang upload gambar tanpa cakap apa-apa. And kita, okay, dia macam ni. Mamat tu datang jumpa kita orang sebab dia kenal. Dia keluar je penjara, dia datang sini. Sebab dia nak minta tolong. Kau dah memang kenal dia lama ke apa? Aku kenal lah dia. Aku kenal sebelum tu lagi. Kau pernah jadi talent dia? Tak kau. Agak-agak Asian. Aku kenal lah dia sebagai kawan lah. Jadi lepas dia keluar penjara, dia
Dia call aku, lepas tu dia nak jumpa, dia minta nasihat. Dia datang office tu. Kau pula niche memang niche dia. Lepas tu kita orang nasihat, kita orang marah lah dia. Kita orang marah lah, benda ni kau tak boleh nak buat apa. Memang salah kau kan. Kita orang mengaku lah benda tu. And then bila lama kelamaan, and kita orang punya style, sesiapa yang datang office kita orang akan snap gambar, kita orang ke post. Okay. As an archive. Kalau kau pergi kat BGTV lama-lama pun, sesiapa yang datang, ayah ke apa lancau semua, kita akan snap, kita akan post. Walaupun kita tak release content. Nak dijadikan cerita, mungkin salah kita orang because kita pun dah minta maaf dalam dokumentari kita orang juga dalam tajuk mana podcast Daddy Ash tu kan. Kita buat orang salah faham, orang ingat kita orang release podcast, tapi sebenarnya fitnah tu datang dari netizen. Netizen cakap kita orang post video, kita orang tak post video. Wallahi, sumpah demi Allah, kita orang tak pernah post video apa-apa podcast angkat dengan dulu, dia. aku rasa ada jenut. Apa? Ada. Angkat dulu, tak apa. Kau memang tak pernah keluar podcast ke lah? Tak pernah ada. Sumpah demi Allah, wallahi tak pernah ada podcast dengan dia. Tak pernah shoot, tak pernah borak, tak pernah cakap, tak pernah support. Even though sepanjang perjalanan BGTV pun kita orang attack orang-orang buat macam ni. Kenapa kita orang nak support? Jadi no point. Jadi orang-orang yang nampak BGTV ni, yang memang sebenci BGTV, orang yang hate BGTV, diorang akan gunakan peluang ni untuk attack kami. So kita tak kisah. Masa time viral tu kita orang tahu kita orang kat tempat yang betul. So sampailah satu tahap, YB Fahmi Fazil bro, YB Fahmi Fazil MC. Nah, keluar kenyataan bro, ada keluar. Kau pergi je lah search. Keluar kenyataan mengatakan bahawasanya dia tidak jumpa mana-mana podcast yang melibatkan Daddy Ash dengan kita orang. Dia sendiri yang keluar statement kenapa kita orang. So daripada situ kita orang macam okay, alhamdulillah. Salah faham ni. Salah faham. Netizen yang mengada-adakan. And then influencer Cak Ayam ni memang suka lah bahas-bahas benda macam ni kan, yang jenis-jenis Cak Ayam ni. Kita orang kat dalam office gelak-gelak je. Kita macam gimana apa korang lah, kau nak write kau write lah kan. So end of the story, dia sebenarnya salah faham je. Salah faham. Tapi kita mengaku netizen provokasi. salah, kau pun salah betul, juga. provokasi tu mungkin datang dari kita orang. Benda tu dah lama, biasalah. Sebab benda tu tengah hype gila. Tengah hype, betul-betul. And Tapi jangan judge lah, jangan judge by muka surat tu kan. Kita tengok dalam-dalam. From the content yang kau buat, tak pernah kena ada rasa ugutan ke apa-apa? Ugutan pernah. Cumanya dia ada by season. By comment je kadang-kadang. Comment je. Dia tak pernah lagi lah orang macam call, ugut, bro jom lah kita nak jumpa. Tak pernah lagi. Kita punya customer service checking chat hari-hari pun tak ada lagi. Tak pernah. Itu bukan nak poyo tapi memang tak pernah. Wallahualam. Tapi kita orang pernah juga orang nak letak dadah dekat kita orang. Dulu. Dulu. Ada orang nak set kita orang masuk penjara, adalah. Tapi yang tu aku rasa aku tak malas cerita sebab aku dengan dia, orang tu pun dah okey dah sekarang kan. So, kau tahu orang tu? Aku tahu orang tu siapa. Jadi kita orang pernah juga kena macam ni sebab macam dia orang nak set. Dia nak tutupkan apa yang dia orang tengah buat sekarang ni. Contoh dia bapak ayam lah. Aku bagi contoh lah. Mungkin dia bapak ayam. Betul. Pernah je, kita orang pernah je isu-isu macam dalam 3-4 tahun lepas. And then so far okay, alhamdulillah. And sekarang ni untuk BGTV pula kita orang ada segmen heart to heart. Setiap hari kita orang live kat TikTok. Kita orang punya audience sekarang pula evolve. Makcik-makcik semua ada, ibu-ibu, bapa-bapa kalau kau ada. nak tahu live dia 3,000 4,000 siapa dengar. So setiap hari kita orang live pukul 3 sampai pukul 6, 3 sampai pukul 6. Heart to heart. Heart to heart tu, that's why I cakap kita orang punya audience ni evolve. Kalau dulu 3 tahun pertama orang yang benci BGTV adalah orang perempuan. Yes. Orang tak suka BGTV. Sebab apa? BGTV ni nampak bias. Letak pada perempuan sebelah. Ada more kepada perempuan curang. Dia nampak bias. Kita orang tak pernah expect yang kita orang akan dapat supporters ataupun audience yang daripada perempuan tu sendiri. Daripada golongan-golongan 40-an. So Alhamdulillah sekarang kita ada benda tu. Sebab apa? Segmen heart to heart tu lah. That's why cakap apa yang BGTV buat adalah untuk proses reality hidup. Kan? Pasal orang kena HIV, orang share pasal hidup. Kadang-kadang mak-mak call kan. Hello BGTV, saya nak share ni anak saya umur sekian. Saya risau lah pasal anak saya. Anak saya dah start couple, umur 16 tahun, hari-hari lekat dengan phone. Kau faham tak? Jadi kita dengar luahan tu. Kadang-kadang mak ayah dia tak tahu nak meluah kat mana. Yelah. Benda macam tu lah. Nak luahkan. Tapi orang still lagi yang mana hate tu hate lah. Tak boleh lawan. Kalau nak meluahkan dekat kawan malu, kat jiran malu, kat saudara malu. Itulah maksud aku. Maksud kita punya platform adalah reality show. Cerita pasal saudara mara. Bila kau buat niche macam ni kan, kau pun rasa kau pun sendiri sedar yang waktu dulu perempuan hate kau. Bila kau balik raya ke apa kan, saudara mara kau ke apa, dia pandang kau macam mana lah bila kau bawa niche macam ni?
Dia bangga ke? Dia buat bodoh ke? Tak tahu lah. Diorang, aku tak boleh nak cakap, tapi setakat ni semua okey je. Okey Tapi lah. adalah time-time viral lah. Sebab tu aku cakap BGTV ni dia by season tau. By season maksud aku, setiap tahun kita akan mesti ada viral satu time. Jadi yang viral tu apa? Contoh, ada satu time tu kita viral satu tahun tu sebabkan Puteri Balkis. Kita orang pernah tolong Puteri Balkis yang expose bapak dia Yes, tu. bapak dia betul-betul. Okay, viral yang tu viral positif. Ramai orang support kita punya platform. So, saudara mara aku pun happy tengok aku buat benda-benda macam tu. Kita bagi platform untuk orang bersuara kan. Ada by season viral sebab Daddy Ash. Bila sampai season viral Daddy Ash satu Malaysia tu, dia akan macam tak happy lah. Yelah. Akan tanya kenapa buat macam ni. Benda tu normal lah. Ada satu time viral pasal interview expose benda-benda. Dia by season. Tapi so far aku don't give a fuck lah. Pergi mampus lah kau nak fikir apa kan. Tak ada apa-apa. As long as kita tak kena tangkap, kita tak buat benda yang salah di sisi undang-undang, dah okey. Kita orang pun ada juga set up lawyer-lawyer kita orang. Kita sebelum kita nak buat apa-apa, kita tengok. Bukan sebarangan. Sekarang dia dah tak boleh sebarangan lagi dah. Untuk pengetahuan korang semua yang dengan mendengar ni kan, kau mungkin nampak Harif ni adalah seorang yang membuat collect apa from the first tadi kau dengar dia buat page kat Facebook, jual apa semua. Ya, tapi sebenarnya engkau berkait rapat dengan banyak artis juga kan. Artis-artis underground dan juga yang naik lah. Musician. Caprice. Ya, kawan-kawan lah. Maksud aku macam kalau musician ramai sebab aku memang into music bro. Aku ada page yang movement lah, menggerakkan music. And daripada situ aku kenal macam kawan-kawan aku Yoni Boy. Kau tahu Yoni Boy kan? Yoni Boy before the famous lagi aku dah kenal. Siapa lagi lah? Yaf, Air Rahman. Ramai, sangat ramai. Aku sampai tak boleh nak sebut lah siapa-siapa kan. Aku pernah manage artis Yaf. Aku tak tahu korang kenal Yaf ke aku tak. kenal. YAPH yang dia tak pakai, dia tak cuk muka. Okay. Dia nyanyi lagu. Okay, mungkin this punya question ataupun kenyataan ni agak mungkin akan tersinggung kau juga Yaf. Tapi Yaf aku pernah tengok dia perform, dia menggunakan satu Autotune. Kalau perspektif aku, engkau tak berseni untuk menggunakan autotune. Tapi sekarang ni seni ada yang guna autotune. Betul? Setuju? Ya, dia tak macam kau macam tak original lah. Tak original, aku faham. So apa pendapat kau dengan orang yang menyanyi autotune dan juga orang yang buat lagu guna AI? Is the same? Oh shit. Aku lagi fuck orang buat lagu AI. Aku lagi fuck orang guna lagu AI. Tapi aku rasa benda tu adalah benda yang similar. Kalau kau tanya aku, we can say it as a similar punya. no, ni. tak sama tak. Bagi aku tak sama. Sebab apa? Okay, kau buat lagu AI, kau lagi tak ada seni sel, kau generate tahu suara macam robot. Orang buat autotune ni, diorang ada seni dia untuk pemilihan key vokal menggunakan certain key code apa semua ni bukan senang. Untuk nak kena dengan kau punya suara flow kau naik turun. And then lagi satu, orang yang buat pakai autotune, diorang buat lirik ke diorang semua sendiri. Diorang lagi berseni daripada orang pakai lagu AI. Tak sama. Tak sama tak? Betul tu guys. Sebab Tak apa? sama. Sebab untuk buat lagu AI, kau cakap dekat ChatGPT tu, contoh nama aku saya Fatazi, saya seorang gamer, saya nak buat podcast, saya nak buat tolong Terus buatkan keluar. satu lirik lagu untuk podcast. Kau buat, dia pun bagi. Ya. Lepas tu kau cakap, kau pergi kat apps AI lain, buatkan satu lagu dengan lirik Settle. macam ni. Dah settle. Tapi itu adalah evolusi zaman kan. Kita bukan nak cakap kita tak nak AI ke apa, tetap kena pakai. Tapi itu berbalik kepada apa yang aku cakap tadi, seni. So mana datangnya seni tu? Bila kau memakai guna AI macam tu saja, mana datang seninya tu? tu lah tu dia macam. So aku saja je pancing kau tadi tu. Tapi kalau kau tanya aku, tak, aku saja pancing kau tadi tu. kalau kau tanya aku lagu AI atau guna lagu autotune, aku akan pilih autotune. Aku akan pilih autotune. Of course lah. Tapi aku bukan cakap orang yang buat lagu pakai lagu AI ni whack tak. Maksud aku itu tak pun. terpulang pada kau lah. Betul. Kau ni, tapi kau tak boleh nak claim diri kau as Rapper ke ataupun seorang seni ke, anak seni ke. Kau tak boleh lah claim. Betul. So apa seni yang kau buat? Melainkan lirik tu kau buat sendiri,
lagu tu the music itself kau buat sendiri, apa macam mana tone dia kau buat sendiri. Baru kita boleh panggil dia as a anak seni. Macam kau gaming kan. Macam mana satu hari nanti bila orang main game kan, tak kisah MPL apa lancar semua aku tak tahu lah. Diorang banyak guna AI untuk fight. Kau faham tak maksud aku? Mati lah, player-player ni tak ada kerja lah. Maksud aku tu lah yang berlaku kat muzik tau. Orang banyak guna lagu AI membuatkan musician yang full time banyak mati bro. Itu yang Zinakal mengamuk. Banyak. Itu problem dia. Jadi orang yang business owner pula, diorang don't give a fuck bro. Diorang okay pakai lagu AI sebab modal tak banyak. Berapa ringgit je dah siap. Tapi the quality akan dapat macam tu je lah. Tapi that's what aku cakap. Itu yang berbalik pada soalan aku tadi pada kau. Kalau dalam scene industri yang kau minat, kau main game, tiba satu hari nanti AI akan control. Semua owner-owner team-team ni akan menggunakan AI punya karakter. Diorang pun AI punya karakter, okay fight siapa punya AI lagi kuat. So player manusia dah tak ada guna lagi dah. Kau faham tak? Dia dah jadi tak fun. Tapi kau nak tahu tak? Satu benda yang aku boleh fikir. Lambat laun, dunia akan, AI akan mendominasi dunia. Betul. Memang someday. Tunggu masa je. Tunggu masa, betul? Betul Tunggu tak? masa je. Betul AI ni sangat bahaya tu. So aku nak make it clear macam tadi tu, aku saja pancing kau untuk tu. Aku nampak je mana yang berseni, mana yang tak berseni. Saja nak buat klip dekat TikTok. Orang kecap-kecap akan tengok full kat YT. Itu klip dia. Tak, sementara kita tengah borak aku tanya kau. Kau asyik tanya aku kat. Memang set ni kita nak borak. Aku tanya kau, macam mana kau survive as a content creator? Kau berapa tahun dah? Aku almost 6 years. 6 tahun? Macam mana survival kau naik turun? Barai. Mungkin orang nampak kat luar aku ni orang kaya, banyak berduit. Tapi barai sebenarnya. Ada part yang barai, ada part yang tak barai lah. So aku boleh cakap 6% aku barai, 40% aku tak barai. Macam tu lah. Dia ada up and down lah. Dia ada standard lah tu. Benda tu adalah standard. Dia tak, dalam dunia ni tak ada benda yang menjaminkan kau sesuatu. Betul? Dalam sekelip mata pun kau boleh hilang. Betul? Gaji aku 30,000 dalam sekelip mata pun boleh hilang. Tak pernah ada dalam dunia ni stable. Tak ada. Sebab satu lagi aku perasan lah Tahan, kita as a content creator ke tak kisahlah orang yang buat content ni, kita start dengan benda yang tak memikirkan duit. Kau awal dulu start buat content ke macam mana? Awal-awal kau buat? Kau buat video kan? Aku terus buat live. Terus buat live kan? Maknanya kau tak fikir duit kan time tu? Kau just buat nak fun kan? Tak fikir duit. Fikir duit tak? Sebab waktu aku dulu, aku kenal seorang ni, nama dia, shout out to Yakuza is Gaming, which is Afiq. Aku masa tu ada beberapa streamer, aku rasa dalam 10 streamer saja yang ada kontrak dengan Facebook. Aku tanya semua streamer, semua tak nak jawab macam mana dia dapat kontrak dengan Facebook. Tapi bila aku tanya Yakuza cerita, kau live je dulu, nanti Facebook akan kontak kau sendiri. Sampai dapat audience lah. Bukan sampai kau live dulu, bila kau dah dapat view apa semua, nanti ada orang akan kontak kau untuk dapatkan jadi partnership dengan Facebook. So waktu tu lah aku live, aku follow Yakuza tolong aku naik apa semua. Correct. Naik, dapat kontrak pada Facebook. Sebab aku dah nampak kat situ duit. Aku dah nampak kat situ duit. Dan aku dah tahu dah gaji dia berapa. Oh, yang kau dah nampak benda tu. Vision tu kau dah ada lah. Vision dah ada lah. So aku sebenarnya, aku not a gamers. Kalau kau tahu gamers ni, yang memang join ni apa yang semua jenis kan? yang muka nerd, yang kerja kau main game kan, kau tak nak bercakap dengan orang, kau introvert. Aku Kau entertainer aku ingat. yes. Kau entertainer. Ramai orang cakap Vata gamer kan. Orang call Vata macam mana PC ni nak download game ni aku tak tahu. Kau jangan tanya aku. PC aku kat rumah tu, dia tengah disk tengah penuh, aku tak tahu macam mana nak clearkan disk tu. Kau entertainer tu. Aku mau pada entertainer. Sebab tu aku mudah untuk berkenalan dengan orang ramai. Kawan-kawan aku, artis-artis, influencer, ramai kawan aku yang artis-artis. Dan ramai juga yang orang hate dekat aku. Fatazi ni kat mana-mana je tu. Apa dia ni, semak tu. Dah kawan aku tu yang ajak aku. Community. Kawan tu aku ajak aku pergi open house. Kawan aku ajak pergi launching dia. Takkan aku tak pergi sih. Ya. Pasal kau yang hate kat aku, buat apa? Benda tu tak boleh kawal lah. Benda tu tak boleh kawal. Tapi benda tu mau kepada kau dengki aku. Betul. Itu saja. Tak nak dengki apa. Kalau korang dengki pun, kita pun sakit kepala kat sini. Tak dengki apa. Kau dengki dengan orang tengah sakit kepala, tengah fikir macam mana nak naik next ni kan. Buang masa je tak? Betul. Okay, aku rasa aku nak last question kepada dengan kau. Sebelum ni kau more kepada YouTube. Kan, YouTube. Berapa tahun kau dengan YouTube? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Tapi kenapa tiba-tiba kau beralih kepada website? Oh shit. Survival tau.
Asal YouTube dapat duit apa? Tak dapat duit. BGTV tak dapat duit. BGTV punya konten semua bawah 18 tahun. Sumpah tak boleh tengok. lah. Sumpah tak dapat duit. Dapat pun channel net dia. Channel net dia dapat. Even though 1 million kadang view, $40, $1. Dulu awal-awal je. Awal-awal kita dapat. berapa lama tu? Tahun pertama. Tahun pertama. Tahun pertama kita So dapat. 4 years kau buat Cino 8 je lah. Channel net bro. Sponsor? Endorsement lah. Endorsement ada. Sponsor lah. Yang kita attach. Tapi bila lama kelamaan, aku rasa macam, wish, kita ada team belakang boy. Setiap bulan ni nak kena bayar operation semua. Sebab team aku memang since day one. Kita ada Ani, Pijan, Khalid, Apit. Lepas tu sekarang kita ada Bob kan. So that's why aku ada dorang. Jadi bila kita nak mengharap daripada YouTube, dengan YouTube tak bagi kita duit, dengan kita nak attachment dengan sales endorsement, tu susah bro. Asal susah? Maksud aku macam mana nak cakap, dia ibarat macam, okay, ini BGTV, untuk nak kekalkan BGTV, kita perlu ada duit. Okay. Tapi, YouTube dah tak bayar kita. Okay. Bayar pun dalam $200, $300. Endorsement? Okay, endorsement. Sampai bila kau boleh bertahan dengan endorsement kau? Okay, memang betul kadang-kadang kita orang punya setiap video ada endorsement, ada placing sebab kita cari, ada orang cari kita. Tapi bila aku dah nampak dia punya statistik tu, makin lama makin rendah harga. Makin lama makin slow. Jadi aku rasa it's time untuk kita fikir something yang lebih sustainable untuk kita punya operation. Okay, bayangkan satu hari nanti endorsement tak ada. Ataupun susah. Sebab apa? Dengan market TikTok sekarang dah gila babi. Yes. Kau faham tak? Market TikTok orang boleh bayar, budak-budak yang ada followers 1 juta, diorang ambil 2-3 ribu ringgit. Yeah. Kita orang YouTube, kita orang terusan kita orang cakap tak, kita orang charge minimum kadang-kadang 8 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Of course lah, YouTube is very crazy punya high tu. Paling tinggi 30 ribu kita pernah dapat satu video. Jadi kita orang rasa macam, oh shit, berdasarkan pemerhatian, agak bahaya untuk kita mengekalkan operation kita dengan endorsement. Jadi kita kena exit plan. Jadi macam mana kita nak exit plan ni? Itulah keluar website. Bisnet dulu. Tak, website dulu. Oh, website dulu. Website. That's why bila kita orang punya operation tu dah makin flop, duit dah macam dah on and off kan. Cakap, oh shit, kita kena buat website lah. Jadi nak buat website pada ketika itu, 2023, semua orang dah didoktrin dalam psikologi behavior pengguna. Diorang semua menggunakan ataupun menonton video secara percuma. Jadi aku nak kena lawan benda tu tak? Yeah, kita nak kena lawan. Tu cakap, oh shit, macam mana kita nak fight supaya diorang ni faham. Tapi kita orang yakin kita orang ada value. Value kita orang adalah content kita orang yang lain pada lain. Yes. So that's why kita orang buat website. Tak ada orang dalam Malaysia buat content kau. Tak ada. So aku background website developer. Jadi aku buat dengan aku punya team Pakistan apa semua. So terjadilah BGTV Plus, iaitu BGTV.my. So daripada situlah alhamdulillah lah, orang kata apa, 360 lah, kita dapat recover balik operation kita, automation. Dapat Alhamdulillah. immediately ke? Dia tak immediately, tapi masa time first video kita ingat, masa first video kita launch, kita dapat 5,000 subscriber pertama. Wow. 5,000 subscriber pertama. Jadi kita So nak jadi subscriber tu berapa ringgit kena bayar? RM15. Ya, Tapi kira masa duit kau awal-awal dulu aku charge RM20 2 bulan, maknanya RM10 sebulan. Ya, aku kira duit kau jap. Kau janganlah nak RM15, 5,000 subscriber. 75,000. Janganlah main kira macam tu, bodoh. Jangan main kira macam tu. Dia ada naik turun lah. Dia ada naik turun dah. Dia ada naik turun. Sebab kau kena faham, bila kita buat website, kita nak jaga kita punya hosting, server. Yelah, kita bukan post macam TikTok. Jadi banyak nak kena jaga. Of course. Tapi back end kau banyak back benda. end banyak. Tapi for us, kita orang own 100% tanpa ada problem apa-apa. Melainkan ada problem dengan kerajaan. Kita punya domain bgtv.com.my dah kena ban. Why? Sebab kes Daddy Ash tu orang salah faham. Okay. Jadi orang dah kena ban. Jadi kita pakai domain lain. Tapi alhamdulillah setakat ni okay lah, kita dah setting semua benda tu. So itulah survive. That's why aku tanya kau, macam mana kau survive? Okay. Sebab macam kalau kau tanya BGTV, macam mana kita orang survive? Jangan tengok YouTuber macam Alifan lain. Diorang lain, diorang liga lain. Isisap liga lain. Semua liga lain. Bagi aku liga lain. Sebab diorang as a YouTuber, macam kita orang tak pernah anggap kita orang YouTuber. Kita orang platform. Jadi as a platform nak survive, kita orang punya operation monthly gila babi ke. Nak kena cover kan. Kita punya budak belakang memang skillful video editor. Apa semua ni benda macam tu. Boleh share berapa domain kau bayar tiap-tiap bulan? Murah, domain tak mahal. Macam apa yang paling mahal hosting video tu. Jadi hosting video tu adalah beribu-ribu lah cerita dia. Kena bayar maintain setiap bulan. Kita orang punya user setiap hari masuk. Makin banyak. So for now, berapa subscriber? Rahsia lah bro. Baru nak
Tapi kalau korang nak tahu, korang pergi subscribe. Kita tengah bagi giveaway sekarang. Nak bagi motor elektrik. Aku sukses sekarang je. Sialah. Tapi tak boleh survive lah tak. Yes, Tapi yes, sebenarnya yes, benda yes. tu dia part of business lah. Good for you lah. Kau boleh fikir macam mana nak convertkan benda tu. Ya, Dan ya. tak semua orang ada keberanian untuk membuat tu. Ya, nak buat apa kan. Buat benda tu kau daripada kau free YouTube untuk kan. tengok. Ya, betul. Lepas tu kau nak kena bayar pula. Kita orang kena hentak dengan orang. Masa aku orang marah. Tengok video kat YouTube setengah kan. Pak kena sama ke website. Cok, pergi pak lah BGTV kan. Apa hal lah korang dapat berbayar pula. Korang ni tamak. Orang cakap, korang ni tamak. Cakap, otak kau tamak kan. Kita orang tak dapat duit tu. Diorang tak faham. Kita orang dah hampir nak lingkup lah. Aku cakap kan. Diorang Kalau tak fikir faham. orang memang pisang tau. Yes. Tak, aku tanya kau macam mana kau survive apa semua. So far macam mana kau punya this career path yang kau pilih? Aku sebenarnya, aku sangat-sangat daripada 5 tahun waktu aku dah naik, aku dah fikir dah aku nak jual beg kuning. Tapi sampai sekarang aku tak tahu aku nak jual beg kuning apa. Maksudnya Apa yang kena dengan niche aku. Dan honestly aku ni buying baru sangat tak kuat. So tujuan aku buat podcast ni juga untuk mencari crowd yang baru. Yang orang akan support aku. So, mungkin nanti aku akan keluar produk. Mungkin juga ada orang nak endorsement pada aku. Ada nak sponsorship. kena doh. Dengan minum air kan. Kena doh. Kadang placing macam bagus. Ni contoh Sugar Bomb kat sini. Ada stiker. Sugar Bomb dekat sini kan. Orang panggil apa? Mic punya ni lah. Punya logo tu. Ada ni. Ada pop up kat screen. Pop up lagi screen. Kita iklan sekejap. InsyaAllah tak. Kita doakan baik-baik tu tak. So kat situlah aku nak convertkan kepada diri aku. Sebab aku nak menjual buying power tak kuat. So itu je lah aku boleh buat. Mungkin nanti aku akan keluarkan snack seaweed juga ke. Siut tu lah. Macam kau, contoh sekarang hari-hari kau buat apa je maksud aku? As a content creator live. Okay, aku ada satu PR, jadi PR pada satu big company, local brand. And also aku jadi content creator untuk big brand tu lah. Oh ya. Jadi maksudnya kau Sugar Bomb lah. Tapi betul lah sebenarnya. As a content creator memang kita dalam direction kreatif tu. Itulah dia punya vision, dia punya perjalanan. Aku risau macam kadang-kadang diorang ni yang macam diorang tengah famous kat TikTok kan. Diorang tak tahu sebenarnya benda ni. Aku punya observation, kalau kau boleh lepas 5 tahun, kau memang top tier lah. Yes. Kalau kau tak boleh lepas fasa 5 tahun kau, mungkin agak bahaya sikit. Sebenarnya kan, untuk zaman sekarang ni punya influencer ataupun TikTokers ataupun orang panggil apa-apalah yang orang dikenali lah kan. Dia cepat naik, cepat turun. Ya bro. Sekarang. Ya. Aku bersyukur sangat aku dinaikkan di Facebook. Sampai sekarang orang ingat aku. Sustain. Mungkin juga dengan PR aku berkawan dengan orang. Tapi YouTube kau dulu naik kan? Naik. Aku ada 365 subscriber. Naik. Crazy bro. Sebab bagi aku, orang yang naik kat YouTube sebenarnya, automatically Facebook apa semua biasa je. Dia akan jadi seorang legend. I'm not calling me betul, myself betul lah, legend, betul lah. Tapi orang akan ingat. Betul. Itu saja. Nak dibandingkan Nak dibandingkan dengan TikTokers yang ada 2M. Ya. Bukan aku nak kecam korang tapi it's a fact. Even though kau ada 2M followers dekat TikTok pun, belum tentu kau boleh beatkan orang yang daripada YouTuber. Betul. Sebab tu ada orang try lah buat YouTube, buka akaun YouTube tengok dia boleh buat tak. Tak mudah. Saya dapatkan 200 subscriber. That's why macam kau punya episod awal-awal kau post kat ni, kau punya episod kan. Sembang Kacip. Dah 10k bayar awal-awal masa satu 24 hours 24 jam bayar. Kira besar tu sebenarnya 10,000. Besar. Alhamdulillah sangatlah. Bagi aku sekarang tak. Ini observation aku lah. Orang dah tak kisah pasal popularity, tapi diorang kisah pasal community tu. Yes. Kau boleh attach community, kau king sial kau. Doakanlah. Amin. So kita dah sampai ke penghujung podcast kita. Thank you so much Arif for coming, sharing. Dia banyak sebenarnya ni. Banyak sebenarnya kita nak borak lagi pasal BGTV aku usik sikit je. Tak banyak pun. Very sikit. Sebab aku lebih suka nak fokuskan kepada Golok. Golok tu very aku suka dengar dan suka culture dekat sana. Ada baik ada buruk dia lah. Of course lah semua tempat ada baik dan ada buruk. Apapun aku nak minta maaf kalau ada salah kata kepada korang. Sama juga aku. Kan? Aku pun sama. Mungkin tersinggung perasaan korang. Tak ada niat pun nak tersinggungkan perasaan korang. So maybe kita akan berjumpa for the next episode. Thank you so much for watching. Apa lagi? Aku ada benda aku nak cakap. Sekejap.
Kau ada benda nak cakap tu? Apa sial? Thank you so much guys untuk korang yang ni. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen kat bawah. Aku nak jemput siapa lagi guest seterusnya. Bisnes boleh kontak Fatah dah tu. Assalamualaikum.